Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Ini adalah video pertama lepas raya. Okey, jadi minta maaf kawan-kawan, juga para penonton saya, okey, yang merindui video. Okey, jadi hari ini pada tanggal 9 hari bulan April, secara tak langsung kita kurang lebih dah 10 hari meraikan Aidilfitri. Jadi kalau tuan-puan perhatikan ketika Aidilfitri baru ni, harga agak huru-hara. Ya, saya suka istilahkan harga agak huru-hara. Jadi kita ni sibuk beraya. Okey, harga pun dia sibuk huru-hara. Jadi time-time raya pun kita huru-hara. Jadi tuan-puan pun secara tak langsung pun mana-mana yang orang tak pernah lihat harga emas, tiba-tiba tengok harga emas sekejap sap naik, sekejap turun sikit, sekejap naik lagi, sekejap turun, naik, turun. Gitulah lebih kurang. Okey, jadi sebab itu saya istilahkan harga tu huru-hara. Sampailah hari ini sebenarnya harga ni masih lagi dia dalam keadaan huru-hara, tak berapa stabil lagi. Apakah yang menyebabkan harga ini jadi macam ni? Kan mesti tuan-puan tertanya, kenapa harga ni kejap naik sangat, kejap turun, kejap naik sangat, kejap turun. Okey. So, mengikut apa pembacaan Kak Suzy dan juga apa kefahaman, okey, harga emas ni dia naik mencanak banyak baru-baru ni adalah disebabkan tarif yang telah diletakkan oleh pihak Amerika Syarikat untuk negara-negara mana yang berkait dengan import ekspor dengan negara dia lah. Okey, jadi dia dah tetapkan tarif-tarif untuk negara-negara yang berkaitan dengan tersebut. Jadi secara tak langsung apabila pihak Amerika ini US menetapkan tarif ini, maka pelabur-pelabur luar yang sebelum ni dia dah labur untuk saham ke apa ke, jadi dia orang beralih kepada emas. Secara tak langsung apabila dia dah beralih kepada emas tu, jadi harga emas naiklah. Okey. Tetapi kenapa selepas beberapa hari kita merayakan sambutan Aidilfitri, kita buat teli tu harga tiba-tiba turun pula. Okey, kerana US ni masih lagi menetapkan tarif tu. Dia masih lagi ego apa semua. Okey, part yang tu Kak Suzy tak nak komen lah sebab bukan di bidang kuasa Kak Suzy. Tapi sebenarnya kalau orang tanya, dengan kenaikan harga emas ni sekarang, sebenarnya ianya secara langsung memang terlibat dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak US tu terhadap negara-negara yang berkenaan. Jadi pelabur-pelabur ni pula bila dia hari tu dia dah beralih kepada emas, jadi harga emas naik kan. Lepas tu US ni macam tetap juga dengan pendirian dia. So bila harga emas naik, sebenarnya in behind the scene, saham turun. Saham turun. Saham-saham mana-mana pelabur-pelabur besar ni ke apa, company-company besar, saham jatuh saham jatuh. So apabila saham jatuh ni, so macam mana pelabur-pelabur ni nak menyelamatkan saham-saham mereka supaya tidak terus mengalami kerugian yang besar. Jadi apakah yang mereka lakukan? Jadi secara tak langsung mereka pelabur-pelabur ni, okey, dia terpaksa recover balik saham-saham mereka ni. Jadi mereka ada menjual sedikit emas-emas mereka. Hari tu dia dah buy untuk selamatkan. Tiba-tiba macam tak boleh jadi ni, saham dah jatuh apa semua kan. Jadi dia kena selamatkan dia punya saham-saham ni. Jadi dia jual emas sikit. Jadi secara tak langsung apabila berlaku transaksi jual emas secara besar-besaran, sebab itu harga emas ni turun sedikit. Ini adalah antara analogi. Okey, sedikit salah satu punca kenapa harga emas ni turun sedikit. Dia turun tak banyak. Okey, kalau hari tu harga naik paling tinggi untuk di public gold adalah sebanyak RM493. Okey, jadi sekarang harga hari ini adalah RM472. Kurang lebih turun RM21. 2 hari lepas RM470 kan. Semalam RM471. Dia macam tu je, main RM1, RM2 jadi beza kan untuk minggu ini. Okey, untuk minggu ini. Kalau minggu lepas ianya memang mencanak naik sehingga
sehingga RM493. Jadi bila macam tu kan, orang memang macam huru-hara lah. Okey. Ya, dia memang jadi huru-hara sebab nak secure. So masing-masing kalau pelabur besar ni, okey, dia akan mencari cara untuk secure dia orang punya duit lah. Punya saham, punya duit, punya harta, whatever lah. Jadi sebab itu, apa-apa yang berkait dengan ekonomi dunia, dia dengan emas, ianya amat berkait rapat sekarang. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat, emas ni adalah antara satu aset, satu perkara, satu pelaburan yang sangat-sangat stabil, yang mana dengan pelaburan ini, orang ramai, bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja di US, okey, sebenarnya di dunia. Di dunia emas ini adalah satu aset yang sangat stabil. Sebab itu kita amat menggalakkan tuan-puan, jika tuan-puan ada duit sekarang, ada duit simpan dekat bank, ada duit kalau tuan-puan ada sertai mana-mana saham ke apa, okey. Jadi tuan-puan amatlah saya galakkan alih sedikit duit tu kepada emas. Walaupun kita cakap don't put all eggs in one box, kan? Ni kita tak letak eggs lah, kita letak duit. Okey, duit tu jangan letak di one box. Maksudnya, kalau tuan-puan sebelum ini ada saham ada di bank, ASB, tabung haji or whatever, okey, pastikan salah satunya ada emas. Dan emas ni kalau boleh banyak. Okey, jangan tuan-puan kata letak saham ni sampai RM500,000. Okey, duit cash RM500,000, beli emas RM10,000 je. Jangan. Kalau boleh emas ni satu jumlah yang besar. Kerana emas ini memberikan keuntungan yang sangat besar, yang sangat bagus, yang sangat best untuk tuan-puan. Emas, kalau kita tengok keuntungan dia sekarang. Okey, jom kita tengok hari ini. Okey, berdasarkan harga hari ini, okey, kenaikan keuntungan emas. Sekejap kat sini tengok ni. Okey, tuan-puan buka apa? Okey, buka www.goldprice.org, goldprice.org. Okey, kejap saya mirror video jap. Okey, tuan-puan tengok ni. Ini kalau ada kita lihat kenaikan harga emas. Okey, dalam masa dia ada persinaran pula. Okey, dalam masa 1 tahun kenaikan harga emas adalah sebanyak 20.86%. Nampak? 5 tahun 83%, 20 tahun 722%. Okey, best tak best? Mestilah best Kenaikan harga emas dalam masa 1 tahun adalah lebih kurang 20%. Kalau baru-baru ni kan, kalau last week kan dia naik dalam RM493 tu kan, okey, tuan-puan akan dapati masa tu kenaikan harga emas hampir 30% untuk 1 tahun. Siapa yang sempat ada yang rasa nak jual ke apa masa tu, untung mewah besar. Tapi tuan-puan kalau tak ada kepentingan, tak ada apa-apa, tuan-puan janganlah pergi saja-saja jual emas ni. Okey, Kak Suzy ada pelanggan Kak Suzy lah. Selalu minta advice dengan Kak Suzy. Okey, dia kata, Kak Suzy, sekarang harga emas ni tinggi. Adakah sesuai untuk saya jual emas-emas yang telah saya beli ni? Saya beli harga emas ni dulu dari harga RM200, dari harga RM230, dari harga RM180 dahulu. Okey, adakah ini masa yang sesuai untuk saya jual emas? Saya tanya dia satu je. Okey, saya tanya dia, adakah tuan ataupun puan memang memerlukan wang sekarang, okey, untuk tuan-puan jual emas ni? Dia kata, tak ada. Saya hanya nak jual sebab harga emas naik. Jadi saya nak menikmati keuntungan ni. Okey, saya pun balas lagi. Saya jawab, tuan, kalau harga emas ini naik, biar je lah dulu kalau tuan-puan tak ada kepentingan untuk menggunakan duit. Emas ni, kalau tuan-puan beli emas, ianya ibarat tuan-puan ada rumah. Okey? Katakanlah tuan-puan ada rumah sebiji. Tuan-puan, walaupun dah tahu value rumah tersebut kan, dah naik harga. Takkan tuan-puan saja-saja pergi jual rumah tu. Betul tak? Hanya sebab, tuan-puan tahu harga nilai emas ni naik. Harga nilai rumah tu naik. Lepas tu tuan-puan pergi jual, dapat duit. Okey? So, kita mempunyai emas ini ibarat macam kita memiliki rumah. Kerana emas ini salah satu aset kita juga. Jadi, kalau tak ada kepentingan untuk menggunakan duit tu, jangan saja-saja jual. Kerana, ini selalu Kak Suzy pesan.
Wah, comel. Apa yang comel, Puan? Okey. Kerana apa? Kenapa Kak Suzy Hall cakap dia jangan jual? Walaupun harga dah naik tinggi sekarang, dia nak menikmati keuntungan sekarang. So, jangan jual. Kenapa jangan jual? Sebab kalau tuan jual, dapat duit berkepuk tinggi macam ni. Sehari tarik 5 lay, sehari tarik 5 lay, sehari tarik 5 lay. Okey, dapat duit RM50 ni. Berkepuk tinggi macam ni, berikat kan? Itu amat membahayakan. Sehari tarik 5 lay, tak sampai setahun duit tu habis. Secara tak langsung emas tuan-puan pun tak ada, duit pun habis. Jangkaan kalau kita memiliki wang tunai. Ini selalu Kak Suzy kongsikan. Kalau kita ada wang tunai, apa yang bermain di minda kita? Kalau kita ada wang tunai, apa benda yang kita bermain di minda kita? Kita nak belanja duit tu. Jadi kita nak belanja. So kalau tuan-puan, bila ada duit tunai, tuan-puan rasa nak belanja. Aku ada hari tu aku jual emas lah. RM30,000 lah. Untung besar ni. Aku nak belanja. Okay? So, tuan-puan nampak duit RM30,000 tu, tuan-puan rasa, nak belanja. Apa benda lagi nak beli? Ni sofa ni macam dah koyak sikit. Bolehlah tukar. Ataupun, sofa ni dah 5 tahun pakai. Bolehlah ganti baru. Okay? Benda yang tak berkaitan pun kita akan rasa nak tukar, nak ganti, nak tambah. Kasut kita dah ada 10 pasang. Kasut yang jenis lepeh tu tak ada lagi. Yang jaring-jaring tu tak ada lagi. Kena beli. Okey, handbag dah ada dah macam-macam handbag. Tiba-tiba handbag warna hijau tak ada lagi. Tengok handbag hijau ada promosi, kita terus nak beli. Nampak? So naluri kita akan lebih kepada nak beli. Okey? Kenapa saya punya video ni dia macam tak smooth kan? Dia macam but it's okay. Alright. Jadi tuan-puan fahamkan maksud saya. Kalau walaupun sekarang tuan-puan nampak harga emas dah naik tinggi. Dan tuan-puan rasa, harga emas naik tingginya sekarang. Macam mana nak beli emas? Kalau dah ada yang memiliki emas, dia rasa nak jual. Tapi bagi orang yang belum memiliki emas, yang belum beli emas, ataupun sebelum ini dah beli, tiba-tiba tengok sekarang harga RM470. Dulu beli RM220 saja. So terus rasa, tak naklah saya simpan emas. Okay? Cik Delima cakap, tudung penuh almari sampai runtuh tapi tak ada tudung sokmo. Betul. Hari raya, tiap kali raya beli tudung baru kan. Sama kita. Okey. Jadi tuan-puan, tudung penuh almari tu perempuan buka almari beli baju, alah tudung ni tak matching. Gitu. Saya cuma tahun ni alhamdulillah saya berjaya tak beli tudung baru. Baju baru je saya beli. Baju baru, baju raya. Dia macam wajib beli baru. Saya at least pasang kan. Baju raya tu saya beli baru. Tapi tudung raya tahun ni saya tak beli. Alhamdulillah ada tudung matching dengan baju. Okay, dengan anak saya pun sekali. Saya kata ke anak, okay, Mami rasa warna ni, sebab saya raya hari tu warna hijau kan. Kata Mami rasa tudung ni ada warna. Kita ada tudung ni. Okay, tengok-tengok. Ya, betul. Alhamdulillah, nasib baik. Jadi, tudung je tak beli. Baju raya beli. Kuih raya ada sikit je saya beli. Kasut raya, tak beli. Kasut raya saya baik tak beli. Okay, tak beli. Tapi ada beli benda lain, benda raya. Okay, tak kisah tuan-puan, sebab tu belanja kita kena bajet. Bajet betul-betul, tengok dengan kita punya belanja, kita punya bajet, kita punya keuangan. Jangan tiru orang semua. Kalau tuan-puan tengok dekat TikTok ni, kita tengok memang setiap hari ada orang menjual pelbagai barangan yang mana tuan-puan akan rasa teruja untuk membelinya. Okey? Termasuklah saya. Okay, termasuklah saya. Sebab itu Kak Suzy tak larang tuan-puan beli. Okay? Pelik betul Kak Suzy ni kata penasihat keuangan. Kenapa tak larang orang beli? Sebab saya pun manusia biasa tuan-puan. Okey, saya manusia biasa. Saya ni pun ada life saya. Life sebagai manusia biasa. Ada keinginan juga nak beli benda tu, nak beli benda ni kan. Kalau ada orang kata main mercun tu membazir apa, jangan beli ke apa. Tapi kadang-kadang kita ni nak memberi sedikit kegembiraan kepada anak-anak buah kita kepada anak kita
belilah juga. Sebab kadang-kadang dengan kegembiraan mereka tu main mercun, walaupun main mercun kita tahu main mercun ni apa orang kata membahayakan lah, membazir lah apa. Tetapi cuba tuan-puan lihat kegembiraan dia. Jadi berkenaan dengan mercun, beli mercun, membazir ke apa ni ada persepsi tersendiri. Tapi kalau tanya Kak Suzy, kalau tanya saya, ini pendapat saya bagi saya tak salah keluarkan duit sedikit, walaupun orang kata duit tu kita bakar duit, kita bakar duit tu untuk beli mercun. Tapi di sini di sudut lain yang kita boleh nampak adalah kegembiraan anak-anak, kegembiraan anak-anak buah, malah kegembiraan diri kita ni juga main mercun sama. Ni kalau ni selamat hari raya yang panjang-panjang tu kan. Ataupun kita baling-baling mercun. Mercun apa tu? Mercun apa benda yang kecil kita baling meletup tu? Mercun bom bom. Entahlah. Tak ingat dah mercun apa. Saya pun mainlah juga sikit-sikit. Tipulah kata saya untuk main. Saya ni bukannya robot, bukannya keras gitu je. Kita ni manusia biasa. Tapi sebelum tuan-puan nak membeli benda-benda yang macam tu, selalu Kak Suzy ingat. Kalau tuan-puan perasan pun, Kak Suzy akan peringatkan tuan-puan. Pastikan tuan-puan buat simpanan dahulu. Baru belanja. Simpan dulu belanja kemudian. Simpan dulu belanja kemudian. Simpan dulu belanja kemudian. That's it. Okay, simple. Kalau bulan ni hari tu tuan-puan dah beli mercun, mungkin tuan-puan tak beli tudung, tuan-puan tak beli baju, betul tak? Mungkin akan datang tuan-puan dah tak beli mercun, tapi tuan-puan beli tudung, tuan-puan beli baju. Jadi kita swap macam tu je lah. Ataupun makan mewah sikit. Ni dah habis raya kan? Raya dah habis. Alamak, lamanya lagi nak tunggu gaji. Kan? Raya dah habis. Macam Kak Suzy cakap hari tu. Raya dia seronok habis sangat raya pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Betul tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu je. Okay? Lepas tu dia dah biasa je dah. Beli je apa pun asal kena dengan bajet atau selepas buat simpanan. Ya, betul Cik Delima. Beli je apa benda kita nak. Sebab macam Kak Suzy cakap, Kak Suzy manusia normal. Dan Kak Suzy selalu bagi contoh dari diri sendiri. Tak adalah Kak Suzy ni taksub sangat sampai tak beli benda langsung. Okey? Semua buat saving, semua bayar semua ni. Tak adalah tuan-puan. Kak Suzy ni pun manusia biasa. Okey? Ada kala kita membeli juga barang-barang yang orang istilahkan mungkin nampak pembaziran di pihak orang lain. Ataupun kadang-kadang ada barang-barang yang mana pakai buang. Ataupun kadang-kadang makanan-makanan viral. Kita beli juga. Tapi yang penting, kita kena buat saving awal-awal. Kalau tuan-puan tak buat saving, itu yang selalu berlakunya. Tuan-puan dapat duit, dapat gaji, habis belanja. Dapat duit, dapat gaji, habis belanja. Macam baru-baru ni kita nak raya. Nak raya. Tarikh raya kita adalah 31 hari bulan 3 kan? 31 hari bulan 3. Tuan-puan gaji 20 hari bulan. 24 hari bulan. Bermakna ada ke buffer masa lebih kurang 5 hari seminggu. Kan? So, 5 hari seminggu tu, wow, semua duit gaji beli untuk preparation raya. Hari tu lagi Kak Suzy dah nasihatkan. Walaupun tuan-puan sibuk beli apa-apa preparation untuk raya, walaupun tuan-puan kata, alah raya ni setahun je Kak Suzy. Saya ni memang nak all out raya. Tak kisahlah tuan-puan nak all out raya ke macam mana ke. Lepas raya makan ikan bilis, nasi ikan bilis sekor, tak kisah. Ataupun makan kuah kacang lagi simpan. Kuah rendang sehari ambil sesudu. Okey? Buat stok. Tak kisahlah macam mana. Yang penting sebelum tuan-puan belanja, formula dia senang sangat. Simpan dulu belanja kemudian. Simpan dulu belanja kemudian. Simpan dulu belanja kemudian. Bukannya yang simpan tuan-puan sebelum raya tu, tuan-puan pergi belanja pula lepas raya ni. Jangan buat macam tu pula. Okey? Bertahan aja. Bertahan. Bertabahlah. Okey, berjimatlah dah habis raya ni. Tak ada orang buat open house raya lagi. Ni nak tunggu hari Rabu kan? Rabu, Khamis, Jumaat. Alamak, ni kena makan sendiri ni. Kat office tak ada ke nak buat makan-makan? Gitu. Ataupun tak ada ke kawan-kawan nak jemput makan-makan? Jarang hari Minggu ni orang buat makan-makan. Tapi hari Sabtu Ahad ni, pergi cari open house. Okey? Kalau ada, dapat jemputan open house. Okey. Kuningan hadir. Ya. Toko Aifa. Ya, hadir. Toko Aifa ini adakah dari Indonesia?
Ada guys dari Indonesia? Ya, Kak Suzy akan ke Indonesia insya-Allah 20 tanggal 22 April nanti. Tanggal 22 April nanti Kak Suzy akan ke Indonesia. Kak Suzy akan ada seminar di Bandung. Di Bandung dan kemungkinan besar seminar juga di Sukabumi insya-Allah. Tapi kita lihat dahulu macam mana gimana dia punya perjalanan. Saya punya finalize jadual. Tapi insya-Allah 22 hari bulan memang di Bandung. Okey? Jadi tuan-puan, kenapa Kak Suzy ni sentiasa memberi edukasi kepada tuan-puan berkenaan dengan tabungan emas, berkenaan dengan keuangan? Kerana dua benda ni tidak diajar di sekolah. Satu, tidak diajar di universiti. Kedua, tidak diajar di tempat kerja. Ya. Keempat, tidak diajar dekat TV juga. Kan? Tuan-puan tengok TV, tuan-puan tengok Netflix apa benda kan? Tak diajar tuan-puan. Apa yang kita diajar? Belanja. Yes, itu belanja. Kita selalu diajar benda tu. Okey, saya rasa pendidikan keuangan perlu diajar di sekolah. Kan? So, kita tak tahulah. Itu kena tengok, kena bagi tahulah Menteri Keuangan pula. Menteri Pendidikan apa benda kan. So, kena tengoklah kat situ. Tapi sebenarnya, sebab itu ilmu keuangan ni tidak diajar betul-betul di sekolah. Malah kalau ada orang ada pelajar ambil subjek keuangan di universiti, mungkin dia ambil banking ke apa kan. Kat situ dia hanya mengajar macam berkenaan dengan pengurusan, macam mana transaksi, debit, kredit sahaja apa semua kan. Tetapi tidak diajar bagaimana ilmu untuk kita berjimat cermat, kita menguruskan keuangan kita, betulkan portfolio keuangan kita, macam mana untuk saving, macam mana untuk belanja, apa keperluan, apa kehendak. Nampak? Okay, benda-benda ni kalau tuan-puan perhaluskan, ianya sangat-sangat interesting untuk belajar. Apatah lagi dengan ilmu emas. Kalau macam Kak Suzy kan, dengan ilmu emas, Masya Allah, Kak Suzy ni makin lama belajar, makin banyak benda tak tahu. Kak Suzy ni dalam ilmu emas sejak tahun 2009. Kak Suzy suka claim Kak Suzy 2009 sebab bila Kak Suzy kenal Public Gold, ketika itulah baru betul-betul Kak Suzy belajar tentang ilmu emas. Dulu-dulu kita hanya macam bukan belajar betul-betul ianya hanya seolah-olah macam go to the flow, apa benda macam tu sajalah. Kita hanya ikut saja proses. Orang kata beli emas, kita beli, tapi kita tak faham. Orang kata harga emas mahal, harga emas bagus, beli, kita beli sahaja. Tapi sekarang bila kita betul-betul faham, kita betul-betul tahu tentang ilmu keuangan, rahsia emas, wow, marvelous, tip-top. Jadi sebab itu Kak Suzy boleh ajar orang ramai pula berkenaan dengan emas ni. Sebab pengalaman saya dengan emas ni sangat lama. Dari 2009 sehinggalah 2025 sekarang. Kurang lebih 16 tahun. Alhamdulillah. Tuan-puan boleh tanyalah saya ilmu apa beli emas. Harga emas dulu. Harga emas sekarang. Ar-Rahnu. Ini saya terror. Okay? Saya sangat terror dengan Ar-Rahnu. Jadi tuan-puan kalau nak tanya berkenaan dengan Ar-Rahnu ke apa, boleh tanya saya. InsyaAllah saya bantu. Zakat emas. Lagi apa? Jual emas. Trade in lah orang kata istilah. You can ask me. InsyaAllah saya boleh jawab. So, kalau dalam soalan ni pun ada orang nak tanya pasal apa-apa pun boleh tanya. Ni Cik Maivi kancil. Macam mana tu? Dia Maivi lepas tu kancil. Okay? Cerita pasal Ar-Rahnu. Okay, cerita pasal Ar-Rahnu. Okay, tuan-puan. Ar-Rahnu ini sangat-sangat best. Kalau tuan-puan faham. Okay, sangat-sangat best. Dengan syarat tuan-puan ada simpanan emas. First, tuan-puan kena buat step, tuan-puan kena ada simpanan emas. Kena ada simpanan emas. Kalau tuan-puan tak ada simpanan emas, macam mana nak pergi Ar-Rahnu? Kan? Dan kalau boleh, janganlah pergi Ar-Rahnu pinjam emas orang. Orang pun tak nak bagi pinjam. Okay? First, tuan-puan kena buat simpanan emas dulu dan tuan-puan kena ada emas sendiri. Jap, kita tunjuk dulu emas. Kecil je ni emas, sikit je saya letak sini. Tak apalah, kita tunjuk dulu. Saya ada emas Hari Raya ni. Okay? Hari Raya, Hari Raya Ketupat. Edisi Ketupat. Okay. So, kalau tuan-puan dah ada emas, okay, tuan-puan nampak ni, 2 keping emas saya pegang ni bernilai, berat dia adalah 2 gram. Okay, baru 2 keping ni 2 gram.
nilainya lebih kurang RM946. Okey, RM946. So, kalau dua benda ni, saya terdesak nak guna duit dalam RM500. Tuan-puan ada dua keping ni. Boleh dapat tuan-puan. Tanpa menyusahkan sesiapa, tanpa tebal muka, pergi pinjam minta dengan orang ke apa, mengemis. Okey? Sebab itu bila tuan-puan ada dua keping ni, tuan-puan terdesak ataupun emergency, tuan-puan nak pakai duit RM500, boleh sangat dengan dua keping ni. Okey, malah tuan-puan boleh dapat lebih lagi, iaitu dengan ilmu Ar-Rahnu. Okey, Ar-Rahnu, ilmu dia apa? Okey, kalau macam jika saya katakan, dua keping ni tuan-puan pergi gadai, kerana harga gadaian untuk Ar-Rahnu biasanya dia akan ambil set untuk tuan-puan dan pinjaman yang tuan-puan boleh dapat adalah antara 60% ke 80%. Tergantung lokasi atau tempat Ar-Rahnu yang tuan-puan buat. Okey, Ar-Rahnu ni, okey kalau kita sebut okey, first ilmu Ar-Rahnu. Okey, dia banyak ilmu Ar-Rahnu ni Saya kena conteng. Saya kena tulis. Tak apa, sebelah ni ada whiteboard. Sebab bila saya tulis, tuan-puan visualize nampak. Sekejap, kita tengok ni. Saya kasih tinggi sikit. Okey. Ni siapa dah menulis ni? Okey. Bagi tuan-puan clear sikit. Okey, sebab saya kena tulis. Kalau tak tulis, tuan-puan tak nampak. Okey, ilmu Ar-Rahnu. Tiba-tiba tu tanya saya ilmu Ar-Rahnu kan. Okey, ingat ilmu Ar-Rahnu. Okey, hari ni kita belajar ilmu Ar-Rahnu. Tiba-tiba tanya. Okey, first, kena ada emas. Sendiri. Kenapa saya tulis kena ada emas sendiri? Takkanlah tuan-puan nak pergi pinjam emas orang lain, nak pergi gadai, nak pergi Ar-Rahnu. Malulah. Okey? Malulah. Aduh, malulah kita pergi pinjam emas orang, pergi untuk gadai. Okey? Right. Dan orang pun tak ada nak bagi pinjam emas dia untuk pergi gadai. Right? So, first, tuan-puan kena ada emas sendiri. Okey, Ar-Rahnu ini, bila kita sebut Ar-Rahnu, okey, tuan-puan, bila kita sebut Ar-Rahnu, ia secara tak langsung kita panggil pajak gadai Islam. Maksudnya, ianya Islamik. So, kalau kita Muslim, kita boleh pergi gadai sini. Tapi adakah kalau non-Muslim boleh pergi Ar-Rahnu juga? Gadai dekat Ar-Rahnu? Jawapannya, boleh. Kalau tuan-puan kata pergi kadang-kadang kedai pajak. Okey, yang ini biasanya konvensional. Bukan Islamik. Ni, kalau kita tengok kedai pajak gadai. Dia takkan tulis Ar-Rahnu, dia tak boleh tulis Ar-Rahnu pajak gadai. Chongqing contoh. Okey, pajak gadai Kuang. Contoh. Nama Cina lah. Biasanya pajak gadai nama Cina. Jarang pajak gadai nama India. Okey? Ataupun pajak gadai Suzy. Tak. Jarang juga biasa kalau yang Islamik ni, nama yang Islam dia akan pajak gadai Islam lah. Dia akan tulis Ar-Rahnu. Dia tak akan tulis pajak gadai. Kalau nak nampak yang nama pajak gadai, dia akan tulis pajak gadai Islam. Ar-Rahnu. Ar-Rahnu dia besar-besar. Jadi tuan-puan kena faham terma ni. Kalau tuan-puan dah faham teman ni, tuan-puan nampak Ar-Rahnu. Okey, aku nak pergi gadai emas kat sini. Sebab dia sepatutnya patuh syariah. Kalau dia kata dia Ar-Rahnu tapi tak patuh syariah, maksudnya something wrong somewhere. Okey? Sebab itu kalau tuan-puan pergi Ar-Rahnu, tuan-puan akan nampak biasanya tempat Ar-Rahnu dia akan ada gantung sijil yang menyatakan dia ni patuh syariah dari badan mana, agensi mana. Okey, biasanya Ar-Rahnu ni dia akan guna konsep tawarruk. Okey, tawarruk. Akan ada badan yang menganugerahkan patuh syariah ni kepada agensi tersebut. Tempat Ar-Rahnu tu. Nanti kalau tempat tu tak ada gantung ke apa, tuan-puan boleh tanya dia orang. Dia menggunakan ataupun siapa badan patuh syariah
yang mereka lantik. Boleh? Okey, ni 2. Arahnu, pajak gadai. Okey, yang ketiga, kalau arahnu. Tuan-puan, kalau nak arahnu, tuan-puan, sambil-sambil saya cerita ni, kalau tuan-puan ada pertanyaan, boleh tanya. Boleh tanya. Ni ilmu ni best sebab hanya yang ada emas sahaja. Jadi tuan-puan, saya kan dah ajar tuan-puan sifat emas. Yang ni kan kok lah ujung apa, lepas raya ni kan. Kak Suzy, saya duit ni terdesak Kak Suzy, saya dah beli emas ni apa. Tapi tuan-puan sayang emas tuan-puan kan. Jadi tuan-puan boleh gadai dahulu. Okey? Tapi tengok dulu. Tengok rules-rules saya ni. Okey, yang ketiga. Kalau nak cari, sebaiknya macam kita tadi Muslim, cari mana? Arahnu. Jangan cari pajak gadai ni. Okey? Faham anak murid? Cari yang arahnu. Boleh? Cari arahnu ni. Sebaiknya kita carilah yang patuh syariah, yang Islamik. Okey? Jangan cari yang ni. Okey, lepas tu, kos upah dia pula. Kos upah, tuan-puan cari yang di bawah 1%. Ni. Maksimum 1% sahaja. Ni. Maksudnya maksimum 1%. Kalau tuan-puan nampak biasa kedai pajak ditulis pajak gadai. Contoh lepas tu besar-besar dia buat 1.5%. Kadang-kadang ada kedai ditulis 2% besar-besar. Kadang-kadang ada juga kedai tulis 2.2% besar-besar. 1.7% besar-besar. Signboard dia besar-besar. Apakah maksud nombor tu? Ni nombor-nombor yang tuan nampak signboard besar ni dekat kedai pajak ataupun dekat kedai emas. Biasanya kedai emas Cina lah. Okey? Minta maaf, saya bukan resis. Saya cuma menerangkan ilmu. Mungkin direct saya bercakap ni, tuan-puan rasa macam saya resis. Tidak. Sebab tu saya kata, kedai-kedai emas ni dia jarang kedai emas India. Dan Indian jarang buat pajak gadai. Tapi kalau kedai-kedai emas yang Chinese, dia selalu buat ada pajak gadai. Malah Malay pun ada. Tapi sebab itu saya kata, tuan-puan kena faham dulu beza arahnu dengan pajak. Kedai pajak. Okey? Sebab itu, bila yang ini kos upah, sebaiknya tuan-puan cari yang bawah 1%. Maksimum pun 1% je. Maksimum 1% je. Jangan ikut ilmu saya. Bajang saya kan? Ikut ilmu saya. Kalau jumpa ni 1.5, 2%, 2.2, 1.7 ke berapa. Ada lagi pernah tinggi saya jumpa 2.8%. Kalau boleh ni semua, jangan pergi gadai kat sini. Jangan masuk pergi gadai. No. Rules dia no. Mampus Kak Suzy ni kalau kedai mat tengok Kak Suzy. Okey? Tuan-puan kata nak belajar. Jadi saya ceritalah benda betul. Okey? Kan saya kata saya sangat terror arahnu Okey. So ni. No. Okey? Faham So bila ni dah no, jadi jangan sertai. Jangan cik. So bila tuan-puan dah dapat yang ini, okey, bila yang ini, okey, ni saya padam kita tak nak ni. Okey. So bila tuan-puan dah dapat yang ni, okey, macam mana kita nak tahu dia punya kos upah ni Kak Suzy? Selalunya arahnu dia tak tulis besar-besar macam signboard kedai pajak tu kan. Macam mana kita nak tahu? Okey. Gunalah ilmu. Terima kasih. Okey, saya tak nak gurau lah. Nanti kau pelik. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey. Kalau kita nak tahu dekat, terima kasih Abe Aji. Okey. Kalau kita nak tahu macam mana pergi masuk dalam arahnu tu. Okey. Tanya dia. Kat sini kalau saya nak gadai, berapa upah dia? Nanti tempat tu akan beritahu. Ada ke tempat yang tak nak bagi tahu? Biasanya tempat tu akan bagi tahu. Dia takkan jawab, biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Saya tak boleh beritahu rahsia puan. Tak ada. Dia orang kena bagi tahu sebab benda ni adalah wajib. Pelanggan harus tahu. Sekejap saya nak buka lampu. Bagi terang sikit. Okey.
Dia pegang mana kan? Jadi sudah tegang sikit muka. Okay. Jadi, kalau pergi tempat ni, memang tidak menjadi kesalahan. Kita hanya masuk, bawa emas, lepas tu kita tanya berapa kos upah. Okey, dia tidak menjadi kesalahan. Jadi tuan-puan jangan risau. Boleh masuk, tanya. Kalau dia kata, oh pajak gadai kat sini, kami ambil emas, sekiranya gold bar, kos upahnya adalah 1.5%. Kalau gadai barang kemas, kos upahnya adalah 0.9%. Contoh. Okay? Jadi, kalau tuan-puan ni ada gold bar, masuk tempat tu dia kata, oh kalau nak gadai gold bar 1.2% kan tadi kan. Jadi, apa tuan-puan perlu buat? Keluar balik dari kedai tu, pergi cari tempat lain. Senang je. Kan Kak Suri cakap tadi, kalau rules dia, hukum dia nak buat arano, tuan-puan cari hanya maksimum 1% sahaja. Kalau dia ambil lebih, keluar dari kedai tu, pergi cari tempat lain. Sekarang, arano berlambak. Banyak sangat arano. Kalau saya tengok dekat Bangi ni, bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Cik wah. Kan? Bank rakyat okey ke? Kejap lagi. Kita masuk topik ni. Okay? So, first, tuan-puan kena tahu berapa kos upah. So, bila dah faham, dah tahu kos upah, cari. Kak Suzy pesan cari maksimum 1% je. Kalau dapat 0.7, okey ke Kak Suzy? Okey sangatlah. Boleh teruskan. Okey? Janji jangan lebih 1%. 1% tu adalah paling maksimum. Kalau katakan kedai ni ada 1%, kedai ini 0.9%. Jadi mana tuan-puan kena pilih? Ambil yang 0.9%. Okey. Kenapa kos upah ni kena maksimum 1%? Kerana kos upah ini mempengaruhi untuk tuan-puan bayar balik nanti. Sedangkan kalau dua kedai ni, okey saya bagi contoh Tuan-puan kena faham ni. Contohnya. Okey. Katakanlah, barang tuan-puan tu RM10,000. Okey, tuan-puan bawa emas ni, nilai dia RM10,000. Kak Suzy, betul ke ada saudara kat Malaysia yang tak ambil emas PG? Dia tak ada satu kedai, ada beberapa kedai. Tapi kedai ni dia confirm. Tempat ni dia confirm tak ambil. Ada juga tempat lain yang tak ambil emas PG. Tapi kedai ni dia memang declare terus. Dan saya pun pernah pergi saja try test kan. Okey. Tahukah anda kedai apa itu? Cik Jai. Tahu tak Cik Jai? Cuba tanya kedai apa? Arahnu apa? Okey. Contoh katakanlah ini nilai emas kita. Saya ambil nombor besar macam ni lah. Senang Okey. Pandai Cik Maivi. Ya betul. Okey. Alright. Nilai emas kita. Tapi dia bukan yang ni saja sebenarnya ada juga lagi selain daripada Yapim. Sebab kena tengok tempat tu. Kalau dia ketegak sangat, macam saya kata tadi, kalau dia ketegak sangat, tak nak ambil, jangan risau. Tuan-puan pun jangan nangis. Jangan nangis bucu katil, jangan nangis bucu kerusi. Keluar je dari kedai tu. Banyak lagi arahnu lain. Banyak lagi arahnu lain. Macam saya kata tadi, hampir semua bandar-bandar kecil ada arahnu. Nanti saya senaraikan arahnu apa yang bagus. Saya tak tahu. Saya tengok live tu Azizi. Dia bagi tahu. Tu. Jawapan dia Cik Maivi Kancil dah jawab. Yapim. Yapim ni, minta maaf Yapim kalau ada orang Yapim dalam ni kan apa Kak Suzy sebut. Minta maaf lah sebab Kak Suzy kan telus. Sebab dia tanya emas PG. Okey, Yapim ni dia macam ni. Yapim, dia ada emas keluaran dia sendiri. Dan dia pun bukan terima emas dia saja. Dia ada juga menerima emas-emas yang lain. Hari tu, Kak Suzy pergi cek. Saja pergi cek kan. Saja je Kak Suzy ni. Orang tak kenal pun Kak Suzy ni. Kadang-kadang pergi jongos je. Tak comel macam ni. Okey. Jongos je macam mak-mak pergi pasar je. Okey. Lepas tu kita bawa emas. Kita kata-kata, oh saya ada emas public gold. Boleh tak saya nak gadai sini? Oh tak boleh puan. Habis tu you terima emas apa je? Okey, emas yang confirm emas Yapim. Okey. Emas yang siapa ada dulu kijang emas. Okey, lagi ada emas ni kalau dulu dinar Kelantan. Okey, dinar Kelantan diterima. Okey, itu adalah antara 3 yang confirm diterima. Okey, yang lain-lain yang ada overseas tu pun di banyaknya tak terima. Hai, dealer apa ni? Saya tengah cerita pasal ilmu emas, ilmu arahnu. Dia tak tahu Kak Suzy tu orang kuat biji. Okey. Saya menyumbang setiap bulan kat sini. Menyumbang kat mana ni? Cik Delima Mas.
Okay. Dekat ni, live cik ni ke? Dia tak tahu kau suruh kau buat video, okay? kita ada kadang-kadang sesi penyamaran. Penyamaran Kan saya kata, saya selalu kalau keluar kat Bahangin, saya rupa saya macam mak-mak pergi pasar je. Saya pergi kat public go je, comel. Okay, apa purpose masuk Aranu? Okay, kejap lagi. Dia tak kena barang. Ya, emas 916. Okay, emas 916 dia terima kalau untuk ayah pin. Yang tu okey walaupun dari PG diterima. Tapi kalau gold bar ni kita cerita pasal gold bar ataupun dinar. Yapim dari public gold memang tak terima. Minta maaf saya sebut nama Yapim banyak sebab kalau saya tak sebut nanti orang tak tahu kan. Kita tak naklah biarlah rahsia sensor kan. Sebab kita nak bagi ilmu yang betul. Tapi jangan risau, dekat Yapim terima untuk barang kemas. Nampak saya promote kat Yapim. Okay. So, contoh kenapa kos upah ni perlu 1% maksimum ataupun bawah. Sabar. Satu-satu saya cerita Ni tadi apa purpose saya masuk Aranu. Okey, sekejap lagi saya jawab yang tu. Katakanlah kalau tuan puan punya percentage dia kalau katakan 1%. Sebab 1% ni dia akan kira sebulan. Okey, sebulan. Ini upah tau. Bukan jumlah loan. Ni baru kos upah. Kalau 10,000 sebulan, berapa sebulan tuan puan kena bayar? 1% dari 10,000. RM100. Kan? 10% RM1,000. RM100. Kalau tuan puan buat simpanan 6 bulan, tuan puan kena bayar RM600. Nampak? Benda ni wajib kena bayar. Tak nampak? Tarik sikit. So, kalau katakan kos upah tuan puan 0.8%. Sebulan kos upah tuan puan hanya RM80. Kali 6 bulan, 8 kali 6, baru 480. Nampak? Ada kurang RM220. 2 titik pula. Okay? RM220. Dah jimat ni. Nampak? Kalau dapat 0.7%, ada tempat 0.7% ni upah upah. Kita fokus pada upah. So, ada 0.7%. Bayangkanlah tuan puan hanya bayar RM70 sebulan bila nilai emas tu RM10,000. Okey, RM70 sebulan kali 6, jadi 7 kali 6, 420 kan? RM420. Jadi kat sini tuan puan jimat berapa kalau dari 600 ni? Okey? Ini ada 220. Sorry, 120. Okey? Jadi yang ni RM180. Jimat. Kan? Sorry, salah. So, jimat RM180. Jimat tak? RM180, tuan puan jimat, tuan puan boleh beli emas lain lagi. Kenapa nak bayar lebih kalau boleh bayar murah? Lebih kurang gitulah. Okay. Jadi, sebab itu, pentingnya tuan puan tahu berapa upah dia. Berapa kos upah ni? 1% ni kalau boleh, kalau tanya saya bukan. Saya elakkan 1%. Katanya saya elakkan. Saya biasanya hanya akan cari dalam 0.8, 0.7. 0.7 ni jarang lah nak buat sekarang. Dia biasa dalam 0.8, 0.85. Tak apalah, dia jimat sikit ni. Okay? Kalau anda kata tak ada tempat sangat, barulah pergi sini. Tuan puan bayangkanlah tadi, kalau tuan puan ambil yang kedai, pajak kedai, Chongcheng tu. Okay? Dia tulis 1.5% besar-besar. Berapa kos upah tuan puan? RM 150. Kalau kali 6, 5, 3, 9. 9 kan? 6 kali 5. RM900 tuan puan kena bayar. Nampak? Berapa beza dia? RM300 daripada ni. RM300. Kan? Kalau dari ni, 420 dengan 900. RM480. Dah boleh dapat 1 gram emas. See? Okay? Boleh cover dengan kenaikan harga emas. Okay, adakah RM80 tu boleh cover dengan kenaikan harga emas? Okay, dia macam ni. Kalau kita dah upah ni, dia takkan affected dah. Okay, kalau masuk Aranu, dia tak affected dah dengan harga emas masa. Tak. Dia akan kira dari harga emas ketika kita gadai. Ni.
Ketika kita gadai, katakanlah harga emas berapa-berapa dan memang nilai emas kita adalah 10,000. Jadi dia takkan efek. Kalau katakanlah masa Tuan gadai ni katakanlah Januari kan. Januari harga dia ni lah kata yang RM80 kan, RM80. Okey. Lepas tu bila Mei, yang ni katakanlah harga RM420 segram. Mei katakanlah RM460 segram. Ni contoh contoh. Okey. So, ini upah dia tetap RM80. Sebab kalau kita gadai, dia takkan affected harga emas semasa. Tak efek. Dia akan follow harga berapa jumlah nilai emas kita masa kita gadai selagi mana tempoh masa surat kita. Sebab tu kenapa saya tulis sini 6 bulan. Sebab biasanya tempoh surat dia adalah antara surat pertama sebelum kita renew surat 6 bulan. Biasanya. Okey? Jadi, dalam tempoh 6 bulan, harga emas naik banyak mana ataupun turun banyak mana, dia takkan efek kita punya arah ni. Kos ni tetap sama dia pegang selama 6 bulan. Lepas kita tukar surat, lepas 6 bulan ni, kita tukar surat, barulah dia akan kira harga semasa. Katakanlah lepas 6 bulan kan, tuan-puan dah tukar surat, harga yang 6 bulan dulu, masa Januari, harga dia 10,000 nilai emas kita. Tiba harga Jun, contoh Jun, harga ni dah naik banyak, 490 segram, katakanlah. So, harga emas tadi, gram yang sama, dulu 10,000. Bila Jun, harga emas dah naik baru, mungkin katakanlah nilai dia jadi 12,000. Emas yang sama ni. Okay, emas yang sama. Saya tak nak cakap lah berapa gram. Okay, emas yang sama. Nilai dia dulu 10,000, sekarang dah jadi 12,000. Maka yang ini barulah dia buat surat baru. Kalau 0.8%, maka kita akan ada kos upah baru. Okay, 0.8% daripada 12,000 berapa? Berapa Tolong kira. Faham tak? Tapi ada dealer emas ajar beli emas, masuk orang ni duit tu beli emas lagi. Boleh ke cara tu? Saya tak nasihatkan. Itu kalau tuan-puan nak guna cara tu, tuan-puan kena betul-betul disiplin tahap dewa. Kenapa kena disiplin tahap dewa? Sebab bila tuan-puan gadai, tuan-puan akan dapat duit. Pastikan tuan-puan tak gambang mata tengok duit tu. Tuan-puan kena simpan duit tu satu tempat dan bila tunggu harga emas turun, baru tuan-puan beli emas baru. Dan tuan-puan kena ingat kalau pergi gadai, tuan-puan kena bayar apa? Ni, kos upah ni. Harus ingat. Ada hutang perlu dibayar. Sebab tu saya, kalau tanya saya, ilmu saya untuk Aranu buat macam tu, saya tak galakkan. Berapa tadi? 12,000 kali 0.08. Okey, RM96. Dia akan jadi RM96 kan? Okey, nampak tak beza? Dulu RM80 sebab nilai emas RM10,000. Sekarang lepas 6 bulan dia dah naik RM96 sebab harga emas dah naik RM12,000. Okey? Selepas 6 bulan. Tapi dia akan pegang harga tu selama 6 bulan. Itulah kan macam rugi bila kira balik. Ada orang cakap ini ajaran sesat. Ya betul, ajaran sesat. Mesti pernah jumpa video dia kan? Ada kat Titi. Dia macam saya katalah, kalau tuan-puan nak buat gadai, ambil duit, pergi beli baru, gadai, ambil duit, pergi beli baru, tuan-puan kena ingat ni, benda ni tuan-puan kena bayar, upah kena bayar, kos nilai emas tu pun kena bayar. Kan saya kata tadi, tuan-puan kena ada tahap disiplin, tahap dewa. Okay? Tahap dewa. So kalau bukan disiplin tahap kita tak rambang mata tengok duit, tak payah buat macam tu. Better tuan-puan walaupun kata ada 2 gram sahaja. Tak payah pergi gatal tangan, pergi gadai saja-saja nak ambil duit pergi beli emas baru. Macam sekarang kan harga turun sikit kan. Oh ambil lah pergi beli emas baru nanti dapat lagi 2 gram. Lepas tu top up lagi. Sampailah habis. Tuan-puan akan pening kepala nanti untuk manage all the things. Okay. Upah lagi tuan-puan kena bayar. Hutang tuan-puan kena bayar. Ingat. Bila gadai sebenarnya kita ada hutang. Okay. Jadi tinggal ingat. Gadai kena ada hutang. Sebab itu jangan saja-saja pergi gadai. Kalau tak ada keperluan. Sebab tu saya kata ilmu
Ilmu Aranu ni tuan-puan kena betul Jangan sertai ilmu ajaran sesat. Kesian player baru. Tahap dewa ni tak payah gatai lah kan. Last-last semua emas lesap. Betul. Instead of you ada RM500 kan, you ada dah elok-elok 2 gram. Pergi gatai tangan, pergi gadai. Ingat bila gadai dia akan dapat dua benda Ini tuan-puan dapat satu kos upah yang tuan-puan kena standby, dan satu lagi yang keempat, tuan-puan akan ada dapat. Okey, ni dah faham Ni dah faham Saya padam Okey, tuan-puan akan dapat. Ni masuk yang keempat ni. Sebab tu saya buat point satu-satu. Yang keempat, jumlah pinjaman. Okay. Jumlah pinjaman. Kalau boleh jumlah pinjaman, tuan-puan kena pastikan at least 60% ke atas. Okay? 60% ke atas. Siapa pula call? Sekejap anakku. Sekejap Hello? 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 Kat rumah? Live? Umi tengah live ni, cepat cakap. Pukul 5? Mami ada kelas nanti. Kak Jaja tak ambil? Kejap. Pukul 5. Bolehlah sekejap Mami ambil. Ready terus kat depan nanti. Okay, bye. Sorry, anak call. Dia tak boleh sekolah lagi. Tawak dewa tak payah gatal. Rasa semua masih sab. Okay. Saya pernah buat pajak, lepas tu beli lagi 1 gram duit pajak. Sekarang saya dapat kumpul emas. Dia kan kalau Cik Seri memang tahap dewa tak apa. Dia okey. Dia sebenarnya boleh. Okey kaedah tu. Tapi player baru ataupun orang baru nak ni kita tak galakkan. Sebab benda tu dia memang kena sit down. Macam saya kata tadi, tahap disiplin, tahap dewa. Kalau pergi haji boleh gadai ke? Boleh? Inilah yang diajar. Okay. So, pinjaman kita dengan tempat gadaian tersebut, kalau boleh 50 ke atas. 50. 60% dan ke atas. Okay. Nak nombor cantik lagi, kalau tanya saya 60% ni sikit. Okay. Dia biasanya, kalau sebaik mungkin dalam 75%, 85%. Ni okey. Alright. Sebab dia macam ni. Kenapa saya buat macam ni? Lain tempat, lain dia bagi offer. Alright. Pinjaman. Okey, tadi kan saya buat contoh kan nilai emas. Nilai emas kita RM 10,000. Okey. Ni nilai emas kita. Pinjaman kita, dia akan bagi, buruk pula tulisan. Dia tak nampak. Okey, pinjaman dia akan bagi dari nilai ni, nilai emas. So, kalau tuan-puan dapat 60%, maka tuan-puan hanya dapat tunai RM6,000 sahaja. Kalau tuan-puan dapat 75%, jadi tuan-puan akan dapat RM7,500. Okey? Kalau tuan-puan dapat pinjaman 80%, maka tuan-puan dapat RM8,000. Nampak? Duit nampak banyak kan? Yes. So, ini. Upah dia kira dari nilai emas juga. Pinjaman kita pun dikira dari nilai emas juga. Okay? Sebab kalau saya tak tebus gelang tu akan dilelong. Berbaloi ke? Bekas suami saya gadai gelang dari 14K menjadi 16K lebih sebab tak pernah bayar upah. Berat gelang saya 59. Okay? Betul sebab ni. Berbaloi ke tebus? Okey, saya tengok 16K, 59.89. Kita kena tengok dengan berat tu 16K, 16,000 bahagi 59.89. Nampak? Harga emas dia jatuh RM267 segram. Kalau tanya saya berbaloi ke? Kalau ada duit, berbaloi tebus. Sebab harga emas sekarang dah 400 lebih segram.
Kalau biar dia sampai di lelong, harga lelong dia akan rendah lagi. Mungkin katakanlah harga market sekarang buyback dalam... Sekejap saya tengok harga buyback Harga buyback sekarang... berapa Sekejap. Saya klik. Harga buyback kalau barang kemas 385. Okey, 385. Bayangkanlah 385, harga kalau dari arah Nur 267. Kalau di lelong, orang akan bid harga daripada sini. Ataupun market biasa, katakanlah 387, mungkin orang letak 300 sahaja. Jadi, bila orang lelong tu 300, rugilah kita. Sedangkan market luar kita boleh jual balik 387. Sebab tu kalau ada duit, berbaloi untuk tebus. Berbaloi untuk tebus Memang bank bayar balik balance, tapi sikit. Okay, kita jual kat luar tu lagi tinggi dapat. Nanti nama tak cantik kat bank. Okay, yang ini masuk topik sat lagi. Cuma rekod tak baik, Sikris Siktos tak cun. Okay, ini kalau kita gadai dengan link dengan bank. Okay, faham yang ni dulu. Okay, bila arah Nur, tuan-puan kena ingat balik. Yang kelima. Ketika kita nak tebus. Bila nak tebus, tuan-puan akan bayar masa ni kos pinjaman tambah kos upah. Ni kena ingat ni. Hak ni kena bayar. Hak ni yang selalu yang tak bayar ni. Ni yang selalu kalau kena lelong ke apa benda. Okay. Jadi ingat, masa tebus, kos pinjaman dengan kos upah. Yang ini adalah formula dia. Kita kena bayar. Sebab itu, masa yang tuan-puan nak dapat loan ni, pinjaman ni, tuan-puan dah sedap dah kan? Wih, saya pun pesan cari yang atas 60%. Tapi kena ingat, masa nak bayar, inilah antara amount dia yang tuan-puan kena ada. Kena standby duit. Sebab tuan-puan dah dapat duit lebih kan? Jadi tuan-puan kena bayar lebih lah. Okay, jadi katakanlah sini, kos pinjaman tuan-puan dapat yang ini, 75%. Jadi tuan-puan kena bayar RM 7,500 plus tengok kos upah. Kalau kos upah tuan-puan, katakanlah tadi kita ambil yang 0.8%. Tuan-puan bayar dalam masa 6 bulan. Contoh ngam-ngam 6 bulan. Ataupun macam inilah kita ambil 5 bulan. Okay, 5 bulan. Okay, dari nilai RM10,000. So 0.8% daripada RM10,000, RM80 kan? RM80. Kali 5, 8 kali 5, 40. Jadi RM400. So sini, 7,500 tambah RM400. Maka masa tuan-puan nak ambil emas balik, tuan-puan kena bayar RM7,900. Tuan-puan kena sediakan duit ni. Simple. Nampak? Sebab itu, masa nak gadai, kena betul-betul kita nak pakai duit tu. Jangan saja-saja aku gadai ni sebab nak pergi joli. Kan? Okay? So, ini tuan-puan ni. Barulah tuan-puan dapat emas tuan-puan balik. Okay? Kalau tak tadi, nak jadi macam yang Cik Seri Cik Seri kan? Cik Seri ke Cik siapa ni tanya? Okay? Ni, Metini. Okay, ni. Ini yang dia kata tadi, asal dulu gadai 14,000. Sekarang dah naik 16,000. Sebab ditambah kos upah ni. Mungkin kos upah ni dah extend ke atau macam mana. Ataupun dia ada tukar surat. Bila tukar surat, nilai baru dia akan kira dari nilai emas semasa. Kadang-kadang orang ni suka je tukar surat sebab dia dapat duit ekstra. Sebab itu hati-hati. Okay, hati-hati. Kena faham terma. Okay. So, bila dah faham ni, sebab itu, kalau yang kata kaedah tadi gadai, dapat duit, pergi beli, gadai, dapat duit, pergi beli, gadai, dapat duit, pergi beli. Ini. Benda ni kena ada. Ini dipanggil apa? Hutang. Sebab itu, kalau tuan-puan kata tak ada keperluan, tuan-puan ada duit RM10,000 sekarang. Okay, contoh ada duit RM10,000 sekarang. Bagi harga semasa lebih kurang 472 kan. Tuan-puan boleh dapat dalam 21 gram. Ada duit RM10,000 sekarang. Boleh beli emas 21 gram.
Beli saja emas, dapat 21 gram tu, duduk diam-diam situ. Tak payah pergi gatai tangan 10,000 pergi gadai dapat duit lagi, pergi beli emas baru lepas tu gadai lagi. At the end nanti yang 21 gram ni nanti boleh hilang. Kalau tuan-puan tak betul manage tuan-puan punya gadaian punya list. Sebab tu saya kata kalau nak buat cara tu tuan-puan kena ada disiplin tahap dewa. Dewa tingkat berapa? Tuan-puan tulislah berapa. Okay? Alright, dah faham yang ini? Ini this is very simple. Kadang orang tak nampak benda ni, orang syok pergi gadai je. Tapi orang tak fikir part yang nombor 5 ni, pergi tebus. Tuan-puan bila dah gadai emas ni, tuan-puan nak balik tak emas tuan-puan? Ni contoh yang macam ni. Okay? Gambar ketupat. Ni dah habis dah ni stok dia tuan-puan. Dah tak jual lagi dah. Siapa beli lebih, belilah dari orang tu. Kak Suzy pun tak adalah beli lebih. Okay? Beli cukup-cukup nak pakai je. Okay? Ini tuan-puan, katakanlah tuan-puan dah sayang emas ni. Ada sentimental value. Tak kisahlah barang kemas ke atau gold bar ke apa. Jadi tuan-puan nak dapat balik tak emas ni? Jadi usaha untuk tuan-puan tebus ni balik. Okay? Sebab tu kadang-kadang ada orang lepas 6 bulan dia kata, alah Kak Suzy, saya tak boleh nak tebus emas saya ni. Boleh tak saya extend surat? Boleh. Cara nak extend surat, katakanlah yang ni kan. Dia 5 bulan 400. Okay, kalau katakan dia ambil yang 6 bulan ni tadi 6 bulan jadi 8 kali 6, 480 kan. So dia akan jadi RM7,500 plus RM480. Okay. Dia sepatutnya kalau untuk tebus 7,980 kan. Dia kena bayar. Sebab dah 6 bulan. Ni. So, kalau dia 6 bulan tu, dia tak ada duit ni. Ni tak ada. Tapi dia kena juga bayar yang ini. Untuk dia extend surat. Bila dia extend surat, maka biasanya sekarang dia akan kira baliklah nilai emas semula. Nilai emas yang terkini. So, bila dikira nilai emas terkini, dia akan tengok, dia akan tolak ni, dia ibarat macam ni. Tuan-puan, bila nak extend surat, dia akan kira nilai emas terkini ni macam mana. Kalau kebetulan harga emas naik tinggi, alhamdulillah lah nilai emas terkini dah boleh cover yang 7,500. Dia ibarat, bila nilai emas terkini, dia akan kira nilai terkini. Katakanlah contoh, dia kira nilai emas terkini adalah nilai dia dah naik tadi, 12,000. So, 12,000, kalau loan 75%, kali 75%, berapa loan dia dapat? 12,000 kali 75%. So, dia akan dapat 9,000 kan? Okay, dia akan dapat RM9,000. Okay. So, bagaimana cara kiraan kalau kita renew surat? Okay, dari RM9,000 ni, dia akan tolak jumlah ni. Ni, 7,980. Okay. So, maka akan ada baki RM1020. So, 1020 ni ada baki duit sebab nilai emas naik kan. Inilah kadang-kadang tuan-puan rasa, ada duit lebih. Ambil. So, bila tuan-puan ambil, tuan-puan kena ingat, akan datang, 6 bulan akan datang, kalau tuan-puan nak tebus balik, dia dah tak bayar yang ni dah. Dia akan jadi bayaran RM9,000 tambah kos upah kita berapa? Bukan 480 dah. Sebab nilai baru. Kan? Tadi saya kata 75% kan? 0.75% kali 12,000 nilai baru. RM90. Okay? RM90 kali 6. 9 kali 6, 540. Jadi, untuk tebus baru 6 bulan akan datang, dah jadi RM9,540. Ini pula lagi, jumlah dia naik lagi. Sebab itu, tuan-puan kena
hati-hati untuk menggadai. Memang orang kata, oi saya pergi renew surat, dapat duit lagi. Renew surat, dapat duit lagi. Renew surat, dapat duit lagi. Ha, ni kat sini. Sebab tu, kalau ada duit tebus. Sebab ini adalah hutang. Kos upah kita tetap berjalan. Okey, berjalan ikut berapa nilai emas kita. Sebab itu kalau ada yang orang kata dapat emas gadai, lepas tu nanti renew, ambil surat baru renew. Ni kat sini. Ini baru satu surat saya cerita. Tuan-puan bayangkanlah kalau tuan-puan buat konsep gadai, jual. Tu tak mustahil ada 10 surat. Surat gadai. Lagi pening kepala. Okey? Faham? Ada faham? Okey, cuma rekod tak bagus, sikrisitas. Okey, berkaitan dengan rekod pula. Okey, ni dah tebus, dah settle. Okey, pukul 5 saya kena pergi ambil anak pula ni. Okey, sekejap Okey, ni dah faham? Okey, dah faham. Tebus semua. Okey, seterusnya kita masuk tentang kalau tuan-puan nak gadai di mana? Okey, gadai di mana? Okey, kalau tanya ilmu saya, okey, ilmu Kak Suzy, kita duduk sikit. Jangan gadai di bank. Oops. Okey, ni. Jangan tuan-puan pergi gadai di bank. Walaupun kat bank tu dia kata arahnu. Ni hukum kat atas dah cukup ni. Ni semua. Tapi yang ke-6 ni kena tengok. Sebaiknya jangan gadai mana-mana tempat gadaian yang berkaitan dengan bank. Siapa boleh tulis dekat sini? Apakah gadaian-gadaian ataupun bank-bank yang menawarkan tempat gadaian? Cuba cakap. Ada siapa tahu tak? Tulis. Tahu tak bank mana yang menawarkan gadaian? Oh, macam lecturer pula kat depan kan. Dia joget sini. Sebelum pukul 5 saya gerak. Bank rakyat. Ya, betul. Agrobank. Lagi? Bank rakyat. Ya, betul. Bank rakyat. Okey. Lagi apa? Bank. Afim Bank. Muamalat. Okey. CIMB saya tak ada dengar lagi. Tapi saya tak pasti ada. Afim Bank, ya. Bank Islam. Okey, ada tempat So, rules dia, apa-apa yang berkait dengan bank. Bila tuan-puan masuk bank, dia ada arah nu. Kalau boleh, jangan pergi gadai kat situ. Kenapa? Yang inilah dia berkait dengan sitos. Walaupun orang bank kata, alah, dia kira sitos kecil je. Dalam 30% ke berapa persen je, itu saya tak ingat. Okey? Tapi dia tetap masuk kiraan. Okey. Jadi, rules dia senang je. Jangan gadai dekat bank. Walaupun kita tahu bank ni banyak duit. Dia boleh bagi. Bank. Sebab tu bank. Biasa kalau tuan-puan pergi tempat gadaian bank. Kak Suzy ada try hari tu. Dia limit dia boleh jadi besar tau. Dia boleh up to 100,000 sehari. Yelah, bank banyak duit. Tapi kalau tuan-puan pergi tempat gadaian yang biasa, yang tak ada kaitan dengan bank, dia biasanya limit satu hari kecil. Mungkin dalam 20,000 ataupun 25,000 sahaja. Kalau tuan-puan ada satu nilai emas tu, katakanlah nilai dia mungkin nilai, ataupun tuan-puan nak pakai duit 70,000. Okey? Tuan-puan tak boleh gadai satu tempat ni terus dapat 70,000. Tak boleh. Sebab limit dekat satu-satu tempat kalau yang tak berkait dengan bank ni kecil. Biasanya antara 20,000 ke 25,000. Itu. Okey? Jadi, rules dia jangan gadai di bank. Untuk kita elakkan sitos. Faham anak-anak murid? So, kat mana kita nak gadai? Okey, kat mana? Kat mana?
Jadi, pergilah tempat yang tak ada dekat bank. Sebagai contoh apa? Pos Ar-Rahnu. Ni under Pos Malaysia. Ni. Under Pos Malaysia. Yang kalau tuan-tuan tengok ada pos-pos Malaysia dia ada Ar-Rahnu. Pergi kat situ. Okay? So, pergi kat situ, tuan-tuan senang dapat. Okay? Lepas tu ada lagi kalau yang mana koperasi. Kenapa tak ada dawat pula ni? Mana pula pen? Kadang-kadang ada koperasi yang dia tulis Ar-Rahnu ke apa tu. Okay, koperasi Ar-Rahnu ke whatever. Nanti tengoklah rules-rules atas ni. Boleh. Ni boleh. Lepas tu ada satu lagi, Ar-Rahnu Exchange. Ini bagus juga. Okey, Ar-Rahnu Exchange ni dia sebenarnya dia di bawah Koperasi Bank Rakyat. Baru cakap Ar-Rahnu Exchange. Okey, ini Ar-Rahnu Exchange dia macam ni. Kalau tuan-tuan masuk Ar-Rahnu Bank, dalam tu pun ada Ar-Rahnu Exchange. Yang itu jangan masuk. Dia akan link dengan bank. Tapi kalau tuan-tuan tengok ada Ar-Rahnu Exchange yang di luar bank. Dia kadang-kadang tuan-tuan tengok ada rumah kedai, tiba-tiba ada satu Ar-Rahnu Exchange. Kadang-kadang dia ada tulis kecil dekat papan tanda ni di bawah Koperasi Bank Rakyat. Yang itu boleh. Ni. 3 ni boleh. Okey? Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Yang ini kira jangan. Okey? Ar-Rahnu Exchange, walaupun dia under Koperasi Bank Rakyat, pastikan masuk yang di luar bank. Jangan masuk Ar-Rahnu Exchange dalam bank rakyat. Kalau tuan-tuan masuk Ar-Rahnu Exchange dalam bank rakyat, maka dia akan terlibat juga Securesitos. Kalau Ar-Rahnu Code Bank pertama tu masuk Securesitos juga tak Kak Suzy? Dia biasa apa kaitan dengan bank, dia mesti masuk. Sebab tu kena tanya dia, kod dia tu, kena tanya pegawai tu. Dia kena tanya pegawai tu. Dia pegawai tu cerita. Kalau pegawai tu tak, dia tak akan masuk. Okay, kalau pegawai tu kata tak masuk. So, you kena clarify dengan pegawai tersebut. Kalau pegawai tu dia tak boleh menipu. Okay? Sebab tu saya kata kebanyakan kalau you nak senang rules dia, jangan pergi Ar-Rahnu dalam bank. Ar-Rahnu Yapim, dia tak ada Securesitos juga. Tak ada. Tapi kalau you pergi tadi macam Agrobank, RHB, CIMB, Bank Islam, Bank Rakyat, Muamalat, semua tu ada Securesitos. So kalau you nak buat loan nanti, nama you akan ada nama dekat Securesitos. Kalau tak dapat tebus, lagilah nama you blacklist lah sebab kalau sampai emas tu dilelong. Lagi bahaya. Kalau pergi-pergi kat sini, kalau emas dilelong, tak ada masalah lagi. Kita tak ada kaitan dengan bank. Lepas tu, selain tu, pergi Public Gold. Public Gold boleh, semua terima. Public Gold ni dia ada bawah KDE. Anak syarikat dia KDE untuk uruskan Ar-Rahnu, Koperasi Dagang Emas. Jadi yang ini adalah antara tempat yang tuan-tuan boleh pergi gadai. Saya biasa Ar-Rahnu Pos, Ar-Rahnu Tekun, Ar-Rahnu Kelantan. Boleh. Kan saya kata mana-mana janji bukan bank. Habis saya kena ban lagi. Marah orang bank kat saya. Tak apalah, kita bagi ilmu betul Okay, jadi faham? So, bila tuan-puan faham ilmu Ar-Rahnu ni, tuan-puan akan lagi faham dan tuan-puan tahu kat mana tuan-puan nak susun portfolio tuan-puan. Sebab benda ni dia akan melibatkan portfolio diri tuan-puan. Bayangkanlah tuan-puan, bila tuan-puan gadai emas yang 10,000 tadi, secara tak langsung komitmen tuan-puan dia akan kira dah dari ni. 10,000 tu bahagi 6. Tuan-puan dah kena bayar komitmen dengan bank dalam 1,600. Dia akan masuk nama banyak macam tu. Walaupun tuan-puan kata, ini saya gadai je, tak payah je. Saya nak buat loan rumah mungkin 30 tahun. Tak lepas tuan-puan. Tak lepas. Nak buat loan bank ke apa ke, tak lepas. Sebab dia dah kira itu komitmen tuan-puan. Gadai. Sebab tu kena elakkan ni. Jangan gadai di bank. Kena elakkan gadai di bank. Boleh? Alright. Faham? Saya biasa. Okay, ni Ar-Rahnu Pos, Ar-Rahnu Tekun. Tu boleh. Janji nama Ar-Rahnu, mana-mana koperasi ataupun Ar-Rahnu swasta yang tuan-puan lihat kat luar. Pergi tanya. Dan pastikan tengoklah rules dia kat sini.
Dia kena bawa pula rules yang ketiga dengan keempat. Yang kedua pun kena tengok lah. 2, 3, 4. Penting. Okay? Sebab tu bila saya tulis macam ni, Tuan Pan lebih senang faham. Ambil nota ni. Kalau Arano Code Bank masuk sikit situ. Okey, ni tadi. Ada lagi soalan tak? Arano Exchange. Okey, kalau tanya saya, kat mana saya suka? Kalau saya ini yang pertama. Arano Exchange ni yang kedua. Public Gold yang ketiga. Kenapa Public Gold yang ketiga, Kak Suzy? Kak Suzy kan dari Public Gold. Okey, jangan risau. Potong darah saya tak keluar pun Public Gold. Walaupun saya ni duk promote beli emas Public Gold. Okey? Saya kena telus. Sebab kan saya kata saya terror ilmu Arahno ni. Okey. Kenapa? Sebab pos Arahno dia punya kos upah dalam 0.8%. Ni untuk gold bar. Saya cerita untuk gold bar. Gold bar. Untuk gold bar. Pos Arahno untuk gold bar dia dalam 0.8%. Lepas tu dia tak buka seal. Okey? Tak masuk secret, sitos. So, melengkapi saya punya ni. Dan harga emas dia akan ikut harga semasa. Malah lebih rendah daripada harga semasa Public Gold. Contoh, kalau harga semasa Public Gold hari ni 472, harga dia untuk gadaian, bukan gadaian, harga di pos Arahno dia akan rendah sikit. Sebab dia akan ikut market harga macam harga borong. Kalau Public Gold 472, harga kemungkinan besar dekat pos Arahno mungkin dalam 368 atau 365. Jadi, kos pinjaman kita mungkin kecil sikit, tetapi kos pinjaman saya tak rasa jadi kecil lah. Okay? Dan nilai emas kita pun jadi kecil. Bila nilai emas jadi kecil, maka kos upah kecil. Nampak? Ni kena pandai matematik. Dengar je lah Kak Suci cerita. Okay? Arano Exchange, kenapa nombor 2? Okay, Arano Exchange pun sama. Dia lebih kurang akan bagi 0.8% juga. Cuma, Arano Exchange, dia akan buka seal. Buka seal kalau emas yang macam ni. Bersil macam ni. Okay? Ni emas ni kan dia akan buka seal sebab dia nak test. So, tapi Kak Suzy kan ada emas-emas lama Public Gold yang dah tak seal. Jadi bolehlah gadai. So, kita janganlah gadai emas yang besi ni, yang gatai pianto yang besi ni. Kenapa? Lepas tu nangis bucu kata emas dah rosak. Tak payahlah hantar yang seal. Hantarlah yang tak seal. Kan dulu produk-produk Public Gold, dia tak ada yang seal. So, bagilah yang tu. Jangan bagi yang seal. Bila yang seal macam ni, Tuan Puan pergi dekat ni, pos Arahno. Dia tak apa. Tuan Puan bawa macam ni. Nah, saya ada ketupat. Segram. Okey, dia akan tengok. Oh, ini Public Gold. Tak apa banyak soal. Masuk je. Jangan gadai kat bank. Gadai dengan Puan Suzy. Tak, jangan gadai dengan saya. Saya pun tak ada duit. Tuan Puan nak bagi banyak-banyak. Selamat Hari Raya Mak saya batin. Hei, jangan gadai dengan saya. Pergi gadai dekat tempat-tempat yang saya bagi tahu. Arahno lain dapat sikit je. Akak nak screenshot. Nah, screenshot. Faham? Thank you. Okey, ada lagi soalan? Alright. Screenshot. Okey, dan kenapa saya letak Public Gold nombor 3? Dah screenshot dah. Okey. Kan saya kata saya ni ajar ilmu emas betul. Telus ya. Saya tak ada memberi kepentingan apa. Kenapa? Sebab Public Gold dia kos upah dia 1%. Okey, kos upah dia 1%. Dari segi emas dia memang tak buka seal. Tapi Public Gold kalau gadai dia akan naikkan harga sikit. Kalau katakan contoh harga hari ni 472. Jadi kalau kita nak gadai, kemungkinan harga sekarang mungkin dalam RM510, RM520. Jadi bila harga emas dia naikkan, maka kos upah kita pinjaman kita pinjaman okeylah, pinjaman dekat Public Gold dia akan bagi 60%. Memang kita akan dapat besar. Sebenarnya lebih kurang je dengan pos Arahno. Okay, sebab dia dah naikkan harga, jadi kos upah walaupun dalam 60% kita dapat, kita masih tinggi, tapi kos upah kita tinggi. Kos upah kita tinggi. So, sebab bila harga emas dah naik. Okay, Tuan Puan bayangkanlah kalau saya letak katakanlah 20 gram. Okay, saya letak sini 20 gram. 20 gram, kalau harga pos Arahno katakanlah RM 300, tadi 470 kan, katakanlah 460 contoh dia letak segram. Jadi kalau 20 gram, harga sini 48, nilai emas kita 9,200 kan.
A lebih pula. Kan? So, kalau di KDE, dia akan letak dalam katakanlah RM520 segram. Jadi berapa nilai kita? 520, 5 kali 2, 1000, 2, 4. Jadi RM10,400. Nampak? So, upah dia akan kira dari sini. Jadi lagi tinggi. Gadai emas tanpa stres. Oh, itu AI bagi. 1 gram di Aranopos. Aranopos buka tak seal gold tu? Tak buka. Aranopos, apa-apa emas public gold, tak buka. Lepas tu Aranopos kalau ada lambang keagamaan. Okay? Contoh ada, kan public gold dia ada yang masjid tu kan? Dia tak terima. Mana-mana yang ada lambang keagamaan, dia tak terima. Sebab itu kalau yang ada logo masjid, tak boleh masuk Arahnu. Tapi kalau tuan-puan pergi dekat public gold, KDE, diterima. Kalau pergi dekat Arahnu Exchange pun, tak terima juga. Sama rules dengan public gold, post Arahnu. Sorry. Sama je rules dengan post Arahnu punya rules. Apa-apa yang ada lambang keagamaan, tak boleh. Lepas tu dia ada lagi logo-logo macam pengganas ke benda ke, semua tak boleh juga. Okay, Arahnu ni for Muslim ke open to all, cik? Open to all. Indian, Chinese. Saya pernah pergi dekat Arahnu. Ada Indian, ada Chinese. Masa tu saya tengah nak test dekat post Arahnu. Ada Indian, ada Chinese masuk buat Arahnu. Lepas tu masa tu pernah juga lagi dekat Bank Muamalat. Okay? Begitu tuan-puan tanya, kenapa Kak Sui pergi muamalat? Try apa semua? Kan saya kata, saya nak belajar, saya try. Bila saya try, saya letaklah emas saya tu kadang-kadang tak cukup, tak sampai sebulan pun. Saya cuma nak tahu kiraan dia. Sebab tu jadi pengalaman saya ni besar. Sebab saya banyak try sendiri. Saya sanggup pergi try, walaupun tak ada kepentingan, letaklah emas sikit dah 1000 ke apa. Jadi kita nak nampak kira-kira dia. Sebab bila saya cerita saja, dengar orang cerita, dia tak pengalaman sendiri, saya tak boleh bercerita macam sekarang. Sebab tu kalau tuan-puan tengok, kenapa saya boleh cerita fluent sekarang? Sebab saya ada banyak tempat pergi try and error. Try, dapat data. Jadi saya tahu. So, you cakap je bank mana? Agrobank. Bank, saya pergi Agrobank. Bank Muamalat. Lepas tu, sebab Agrobank tu bank pertanian kan? Yang tu bank. 2 bank tu. Bank rakyat. 3 bank saya try. Okay? Betul, saya pernah try bawa design masjid. Hagia Sepiak, Arahnu pun tak terima. Ya, betul. Kan dah cakap. Apa-apa yang ada lambang keagamaan tak diterima. Dan juga ada lambang-lambang. Ada lagi lah kalau tuan-puan tengok dekat kalau post Arahnu tu, dia ada tampal satu kertas kat belakang. Ataupun tuan-puan boleh minta dengan dia orang. Apakah emas-emas yang tidak diterima? Malah. Satu lagi. Berkait dengan ada emas sendiri. Nih. Sebab itu, tuan-puan kena beli emas yang betul. Emas yang betul. Yang pertama. Dan yang kedua, emas syarikat. Ataupun jenama. Jenama yang genuine. Jenama emas yang genuine. Okey, ini berkait rapat untuk Arahnu. Walaupun tadi kan awal-awal kan siapa tengok awal-awal dia kata, oh Yapim tak terima public gold. Tu baru Yapim tak terima public gold. Ini tempat ini pun kemungkinan besar tak terima emas yang tuan-puan beli tu nanti. Kalau tuan-puan beli emas yang salah, beli emas yang bukan dari company yang genuine. Hati-hati. Sebab itu tuan-puan ni jangan suka-suka hati pergi beli emas. Okey, tengok ada syarikat ABC. Contoh, saya sebut contoh, minta maaf kalau ada ABC pergi beli emas, okey tuan-puan pun, oh bestnya dia murah lagi public gold. Public gold jual 472, dia jual 450. Tuan-puan pergi beli. Tiba time tuan-puan nak pergi kedai. Tempat-tempat ni
Dia kata, minta maaf, kami tak terima emas jenama ABC. Okey? Tuan-puan nak gaduh macam mana dengan pegawai tu pun, gaduh lah. Pegawai tu akan cakap, minta maaf, kami tak terima sebab ini rules syarikat. Okey? Sebab itu, tuan-puan kena beli emas yang betul. Syarikat yang diyakini. Sebab tu selalu saya cakap, kalau di public gold, emas public gold, kita selalu sebut, saya pun selalu sebut, emas ini mesra ar-rahnu. Apa makna mesra ar-rahnu ni? Okey? Mesra. Aduh, kejap Sekejap Hello. 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 Main pula. Okay. So, mesra ar-rahnu. Bila tuan-puan beli emas mesra ar-rahnu, maka tuan-puan senang nak gadai. Kalau bawa gold 1 gram, gram saja tanpa kad 1 gram tu boleh pergi ar-rahnu post. Tak boleh. Kalau yang ni 1 gram ni, tuan-puan tiba-tiba bawa gambar ketupat ni je. Emas ni tuan-puan dah buka. Post ar-rahnu nak tengok juga kad ni. Tapi kalau tuan-puan bawa, emas ni dah terbuka, kad ni masih ada, jangan risau. Masih diterima untuk gadaian. Sebab kalau tuan-puan beli gold bar, diorang nak tengok juga sijil. Sijil kena ada. Kalau katakan contoh emas 1 gram ni, emas ni dah terkeluar. Tuan-puan saja gatal tangan pergi keluar kan. Sebab Kak Sri kata emas ni boleh dikeluarkan. Jadi tuan-puan keluarkan. Lepas tu masuk balik. So kalau emas ni ibarat dah diusik, maka masa tuan-puan nak gadai, diorang akan timbang balik emas ni. Okay, diorang akan timbang balik. Kenapa? Sebab dah terbuka dari seal. Tu satu. Lepas tu kalau gold bar, kena bawa sijil. Biasanya gold bar setakat ni yang saya tahu, tuan-puan kena bawa sijil. Tuan-puan tak boleh bawa emas yang kecil saja, tak boleh. Kalau lambang keagamaan tapi seal dah terbuka, boleh ke? Sama jugalah sebab dia sijil. Dia nak tengok sijil. Okay, dia nak tengok sijil juga. Jadi kalau seal dah terbuka, pastikan sijil tu bukan yang dari gambar masjid ke gambar kuil ke apalah. Okay. Dia bila gadai, dia kena ada sijil. Gold bar. Kalau pergi post ar-rahnu, dia memang nak sijil. Dia takkan terima yang tak ada sijil. Okey? Kecuali kalau barang kemas tak apa, dia memang tak ada sijil. So nasihat saya, sijil jangan hilang. Kalau emas pam ar-rahnu buka seal tak? Buka. It depends. Tengok sebab ada jenama yang pam Swiss, dia ada macam ranking dia. Kadang-kadang ada yang saiz 10 gram dia tak buka, tapi saiz 50 gram dia buka. Okey? Lepas tu sama juga kalau Habib Jewels. Ini kalau yang ar-rahnu Habib Jewels yang saya tahu, kalau yang jenama awal-awal dia keluarkan gold bar dahulu, dia tak boleh gadai dekat pos ar-rahnu. Tapi selepas yang dia dah buat pengeluaran, selepas yang warna purple, tahun lepas, tak silap saya pertengahan tahun lepas ke awal tahun lepas, yang start pengeluaran yang warna purple, okey, dia dah boleh gadai dekat pos ar-rahnu. Itu rules pos ar-rahnu. Okey? Sekarang kalau tahun ni saya tak pasti lagi lah, saya tak check. Itu saya check yang lagi yang last year. Kalau jual tak ada CJ boleh. Boleh. Jual tak ada CJ, kalau contoh macam public gold ni, dia hanya kena penalty RM10 je. Kecil je. Okay. Ibarat kita menggadaikan emas ke? Begitu. Saya terfikir begini. Oh, yang tu saya tak boleh nak jawab lah. Cuma bukan menggadai agama, hidup lah kan. Cuma mungkin nak mengelakkan lah kot. Okey, mengelakkan apa-apa. Saya pun tak pasti kenapa tempat-tempat ar-rahnu ni membuat rules macam tu. Cuma dia memang tak boleh gadai apa-apa yang ada unsur keagamaan. Tapi kalau public gold boleh. Public gold tak ada masalah. Okey, saya tak berani nak jawab ibarat menggadai. Tidaklah, kita tak adalah menggadai. Agama kita itu level lagi tinggi lah. Okey, PG Gold 10 gram ar-rahnu posi dibuka ke? Tak. Tak buka. Apa-apa emas public gold di pos ar-rahnu tak buka seal. Okey, tapi kalau tuan-puan pergi dekat koperasi, mungkin ada yang buka, ada yang tak buka. Kalau pergi ar-rahnu exchange, confirm buka. Pergi dekat bank, confirm buka juga. Pergi public gold, tak buka.
Okey, itu jawapan saya. Alhamdulillah saya dah ada 38 gram. Ya, tanya Cik Wanami. Okey? Okey, ada lagi soalan lain? Dah habis dah ni topik Arahnu. Cerita saya hari ni, cerita Arahnu je. Dah sampai pukul 5. Sekejap lagi saya nak pergi ambil anak saya. Pukul 5 kita kena stop. Ada lagi soalan? Nanti saya sambung lagi esok. Kalau rasa macam nak, Kak Suzy, saya nak ilmu lain lagi lah apa. Okey, tuan-puan. Pergi tengok dekat YouTube channel saya, Suzy Isa Channel. Kat situ banyak saya cerita tentang keuangan, tentang emas, tentang macam-macam. Yang hari ni punya sesi pun nanti saya akan upload. Okey, saya akan upload. Tertinggal baru masuk nak dengar Arahnu. Dah habis dah. Orang nak balik ni. Orang nak bergerak ni. Seronok menyimpan emas. Ya, betul. Okey, Cik ni. Cik siapa tadi ni tertinggal ni? Cik Nur Azan. Nanti tengok dekat YouTube saya. Arahnu ni pun sebenarnya saya dah pernah cerita dah dekat YouTube. Cuba cari tak apa, dengar. Nanti dekat YouTube saya banyak topik-topik. Saya rajin upload saya punya perkongsian. Mana yang terbaik? Segram atau goba atau dinar atau untuk Arahnu? Okey, untuk Arahnu. Kalau tanya saya, masa you beli emas, kalau boleh pelbagaikan saiz. Ada yang segram, ada yang dinar, ada yang 10 gram, ada yang 20 gram, ada yang 50 gram, 100 gram or whatever, mengikut bajet kita. Kenapa kena ada pelbagai saiz? Okey, kelebihan dia dekat sini nanti. Pinjaman. Kalau macam saya kata tadi, you nak pakai RM500 je. Takkanlah pergi gadai yang 10 gram. Gadailah 2 keping. 1 gram yang 2 keping. Ataupun 1 gram setengah. Kan? Sebab kita nak gadai, kita nak RM500 je. Lepas tu kalau kita nak duit RM5,000. Okay, RM5,000, katakanlah kita ada 10 gram. Dengan RM5,000 aja. 10 gram. Lebih kurang dengan setengah dinar. Okay, ataupun 1 dinar. So, you boleh 10 gram dengan 1 dinar. Gabungkan tu insyaAllah boleh dapat RM5,000. Nampak? Jadi, sebab itu, kalau tanya saya ilmu emas, tuan-puan, simpan pelbagai saiz. Okey? Kalau katakan, 1 gram saya dah ada Kak Suzy. Saya nak simpan setengah dinar pula. Boleh? Ambil. Saya dah ada setengah dinar. Saya nak simpan 1 dinar pula. Boleh? Kumpul dekat akaun Gap. Dah cukup 1 dinar. Nanti ambil keluarkan 1 dinar sekeping. Okey? Lepas tu, saya dah ada 1 dinar. Saya nak ambil yang 10 gram pula. Okey. Kumpul. Cukup 10 gram dekat akaun Gap. Nanti ambil yang 10 gram. Okey? Simpan pelbagai saiz supaya nanti akan datang. Bila-bila kita nak pakai, ikut keperluan. Terutama ni, gadai atau jual. Tuan-puan boleh jual hanya emas tersebut sahaja. Tak adalah nanti tuan-puan nak pakai duit RM2,000. Tapi ada emas 10 gram seketul. Emas 10 gram seketul kalau kita jual kurang lebih dapat RM4,500 kan. Kita nak pakai RM2,000 je. So ada lebih lagi RM2,500. So tuan-puan buat apa dengan duit RM2,500 tu? Pergi joli. Dah tak pasal. Habis tu emas. Okay? Jadi sebab itu bila ada pelbagai saiz, tuan-puan better simpan lain-lain. Anak saya dah balik. Bagus. Tak payah pergi keluar. Dia keluar pula. Kakak je tukar ambil dia dah free lah tu. Hai, saja tertanya je Kak. Nanti free saya nak cari kenapa sebab dia. Ini yang mana ni? Sebab apa ni? Sebab alah, mana ni soalan Cik Bibi ni? Yang mana satu ni? Nanti saya cari Kak. Cari. YouTube Suzy Isa Channel. Ya. SUZIISACHANNEL. Saya dah lama buat YouTube. Dari 2019 lagi. Okey. Macam mana nak jadi dealer PG? Okey, macam mana nak jadi dealer PG? Nak jadi dealer PG mudah sangat. Kejap Saya nak double check saya punya kelas petang ni. Pukul 5, 5.30. 5.30. Kejap mungkin gelap sekejap.
Okey, 5.5. Saya ada masa sikit. 15 minit lagi. Okey, macam mana nak jadi dealer PG? Mudah sangat kalau nak jadi dealer PG. Pertama, tuan-puan kena beli package yang ditawarkan oleh Public Gold. Okey, package sekarang kalau untuk normal dealer dalam 35 gram. Kalau untuk priority dealer dalam 80 gram. 80 atau 85 gram. Okey, tengok-tengok package lah. Okey, lepas tu, kalau 35 gram ni dalam 16,000 tak silap saya. 15-16,000. Lepas tu kena beli West Card. West Card ni wajib. Okay, West Card ni tuan-puan akan dapat pada kad tu ada emas 0.5 gram. Lepas tu dapat voucher RM300. West Card ni harga RM300. So ibarat 0.5 gram tu free je. Tuan-puan boleh guna balik voucher tu Lepas tu yang ketiga, tuan-puan wajib hadir training sebagai dealer. Saya nak duduk lah sekejap Saya nak duduk Nak lenguh di. Okay, duduk. Okay, tu berpeluh ni. Okay, tuan-puan wajib hadir training sebagai dealer. Kerana dengan tuan-puan hadir training, saya tak langsung tuan-puan akan belajar. Belajar tool set, skill set, lepas tu sistem punya sistem Public Gold supaya tuan-puan jadi dealer yang diyakini oleh orang ramai, untuk orang ramai faham dan tuan-puan bantu nanti orang ramai. Okey, lepas tu proses belajar ni selalulah. Jangan datang sekali je tu pandai. Tak. Datang sekali tak pandai lagi. Okey, jadi dia concurrent. So secara tak langsung dari situ tuan-puan akan menjana pendapatan dengan Public Gold. Kalau tanya Kak Suzy, adakah berbaloi menjana pendapatan dengan Public Gold? Jawapannya, ya, sangat berbaloi. Kalau takkanlah Kak Suzy berhenti kerja. Kan? Kak Suzy berhenti kan bos-bos lama dahulu. Kak Suzy full time Public Gold. Okey? Kalau tanya kenapa? Kak Suzy dulu bekerja di Sapura. Cucu bangga pakai baju Sapura lagi. Kebetulan pakai baju Sapura hari ni. Ya, saya kerja di Sapura. Saya merupakan senior system engineer dekat Sapura dahulu. Saya dah kerja lama, 20 tahun. Jadi Alhamdulillah lah, impian saya memang saya nak bersara awal. Dan impian ni tercapai. Dan bila kita nak bersara tu pula, tak adalah saya cakap kat suami kan, bersara goyang kaki kat rumah, minta je duit dia. Tidak. Jadi Kak Suzy memang ada minat Kak Suzy sendiri, akan cari duit sendiri. Kita nak bergaya sendiri kan. Duit laki tu berapa je nanti dia bagi. Okay? So, Alhamdulillah Kak Suzy berhenti tahun 2000. Salah, 2020. 2000 tu Kak Suzy bekerja, 2020 berhenti. Jadi cukup 20 tahun saya bekerja dan sampailah sekarang saya full time bersama Public Gold. Kalau tanya income Public Gold ni macam mana? Income Public Gold, Alhamdulillah Kak Suzy selalu buat lawak. Okay. Income Public Gold, sebulan income Public Gold Kak Suzy selalu buat lawak adalah ibarat bonus. Ni, bonus Sapura ni tiap-tiap tahun Kak Suzy. Okay? Sendiri fikirlah. Berapa tu? Okay? Jadi, ada ke masa depan dengan Public Gold ni? Dengan jadi dealer? Jawapannya ada. InsyaAllah, segala impian tuan-puan yang tuan-puan impikan selama ni, InsyaAllah dapat realisasikan kalau tuan-puan bersama Public Gold. Menjadi dealer aktif Public Gold. Macam Kak Suzy kan, baru 5 tahun aktif lah, maksudnya full time sama Public Gold. Banyak impian Kak Suzy tercapai. Di mana walaupun dulu kerja 20 tahun, kita ada impian-impian yang tertangguh, yang tak berjaya nak dapat kan. Tapi dengan Public Gold, Alhamdulillah kita ada masa, kita ada duit dan juga kita ada banyak peluang-peluang baru yang mana kita boleh sertai dan insyaAllah kita boleh capai impian yang kita nak. Kalau yang gambar bulan-bulan Islam PG, tak boleh Aranu. Yang bulan-bulan Islam tu boleh. Sebab ianya hanya tulisan. Tulisan kan Syawal, Shim, Waw, Alif, Lam tu kan. Muharram, Mim, Ha, apa semua tu kan. Tulisan Arab, tulisan Cina, tak ada masalah. Kerana itu bukan melambangkan keagamaan. Itu hanya tulisan. Jadi yang tu boleh masuk Aranu. No problem. Terima kasih sebab jawab soalan saya. Ya, Sapura ke China, Sapura Pinewell. Saya Sapura Secure Technology. Saya lebih kepada IT. Dan saya juga merupakan dulu sistem engineer. Saya adalah seorang database designer, database administrator, developer juga, trainer, banyaklah tester, banyak.
Okay, itu adalah saya punya kepakaran. Dan antara kepakaran saya yang paling best adalah saya database designer. Saya boleh design database, nanti bagi developer. Nah, ambil, pergi develop sistem ni. Oh, gitu. Kak Suzy, latihan tu sebulan berapa kali kena bayar ke? Okey, ada kena bayar, ada free. Jadi, biasanya seminggu, kalau kelas latihan tu seminggu sekali lah kita kalau macam dari PG1M, macam Kak Suzy dari grup PG1M. Setiap hari Rabu kita ada training. Hari Selasa meeting tu free. Lepas tu grup Kak Suzy punya meeting hari Jumaat tu pun free. Lepas tu kalau ada skill-skill yang lain, dia akan ada mungkin yang fizikal, kita ada mini bootcamp, kita ada JRP. Tu training-training fizikal ada yang kena bayar. Ada juga yang free. Okay. Tapi memang tak mahal lah macam you all pergi join yang luar. Sebab kita akan bawa trainer yang memang achievers. Yang mana dia akan ajar you all macam mana untuk buat ataupun gerak kerja follow dari public goal punya cara. Jadi bila you all buat, insyaAllah ada result. So kalau nak jadi dealer, nasihat Kak Suzy, boleh. Jom. Okay, jom. Pastikan cari dealer atau apply yang aktif. Jangan you cari apply yang seorang-seorang kuku ataupun ada. Minta maaf saya beri contoh. Oh, makcik saya dealer public goal. Saya nak jadi bawah dia lah. Lepas tu makcik ni dia beli untuk diri dia sendiri je. Lepas tu dia tak boleh nak guide you all. Dia tak boleh nak bantu you all. You all ada masalah. You all pening kepala. Jadi kalau boleh cari dealer yang betul aktif. Macam mana? Macam Kak Suzy. Okay. Jadi saya full time. So macam saya. Okay. Jadi cari dia macam saya. Okay. Training tu murah je biasa. Tapi kita kalau macam dalam PG1M kita dah buat sekali tu. Biasanya dalam bayaran tak silap saya dalam RM50. Kita dah boleh hadir weekly punya training dah. So you all bayar sekali tu macam-macam training. You all boleh pergi dah. Saya area mana? Saya area Bangi. Klang Valley ni saya cover juga. Tapi sebenarnya kalau pelanggan saya di seluruh dunia. Pelanggan saya ada kat Malaysia, ada kat Sabah Sarawak, ada Indonesia, ada Singapura, ada Brunei, ada Jepun, ada Australia, ada Riyadh, ada London, ada Denmark, ada mana lagi? Korea pun ada hari tu Ada dari Arab Saudi, ada dari Mekah. Banyak lah. Sebab business public goal, kita boleh goal worldwide. Sebab business public goal dia online. Sebab tu kalau tuan-puan tengok, saya ni buat live ni cerita-cerita ni, saya duduk rumah je tuan-puan. Okay? Rumah saya adalah office saya. Tak payah nak hire office yang betul-betul special ke apa ke khusus untuk bisnes kita. Tak payah. Tuan boleh duduk rumah, boleh buat bisnes. Arano online PG Gold sama ke? Arano online PG Gold? Sekejap. Soalan ni saya kena generate. Apakah maksud Arano online PG Gold? Adakah itu dimaksudkan dari account gap? Account gap punya Arahnu? Kalau dimaksudkan dengan account gap Arahnu, jawapannya, ya, sama. Sama juga kiraan lebih kurang macam tadi. Cuma tak silap saya, kalau Arahnu tu dia beza sikit dengan kalau kita gadai fizikal. Nilai pinjaman dia tu, nilai semasa dia tu lain. Gap, betul. Pandai saya teka. Okay, dia konsep dia sama. Kos upah dia 1% juga. Cuma pinjaman dia kurang sikit daripada kalau kita gadai yang fizikal. Okay, sebab dia akan ikut harga semasa sahaja. Dia tak naikkan harga. Kejap saya try. Kalau nak Arahnu Gap, tak boleh buat dari aplikasi tau. You kena buat dari website. You kena buat dari website. Aplikasi dia tak keluar button untuk Arahnu. Okay? Ada faham? Sekejap saya check kejap Ada lagi soalan? Saya pukul 5.30 saya ada kelas. Ada meeting lain. Ni nampak. Kalau masuk aplikasi, dia ada Arahnu. Klik je. Okay. So, nampak dia tulis transfer quantity. Katakanlah saya buat 1 gram. Jadi, 472. Select bank. Okay, sekejap Saya try satu.
Saya nak tengok harga. Tak silap saya dia akan ikut harga masa. Okey, nampak. Nampak. Dia akan bagi. Nampak. Saya gadai hanya dapat RM330 sahaja untuk 1 gram. Harga hari ni 472. Ini saya buat contoh kalau 1 gram. Tapi konsep dia sama. Ada upah, ada jumlah pinjaman dan juga ada nilai semasa. Okey? Cuma kalau pos Arahnu, kalau Arahnu gap, dia akan ikut nilai harga emas tu harga hari ini. Kalau macam ni 472. Tapi kalau kita bawa fizikal pergi dekat pos Arahnu, bawa fizikal pergi dekat Public Gold, mana-mana atau mana-mana KDE, dia akan harga tu dia akan markup sikit. Okey, jadi topan dapat loan lebih lah. Dekat apps Kak Suzy kena tekan gap yang bulat merah tu baru ada button Arahnu. Oh ya ke? Saya pun button merah. Betul. Okey, sorry. Ada. Ya. Saya sebenarnya saya jarang guna apps. Apps ni selalu saya guna untuk macam aplikasi yang macam top up sajalah. Sebab tu saya terlupa. Sebab kalau macam transaksi details ni saya lebih suka website. Kenapa? Sebab dia details. Jadi kita boleh nampak gambaran tu semua dalam satu laptop. Kan? Jadi it's okay, sama je. Okay, ni boleh tengok. Okay, terima kasih Cik Bibi. Jadi boleh. So sama saja. Jadi itulah antara perkongsian tentang Arahnu. Jadi secara tak langsung hari ni topik kita menjadi topik Arahnu. Kan? Ada apa lagi? Mungkin besok kita akan ada sesi lain lagi. Di mana insyaAllah lah saya live sekarang ni. Saya cuba live after tengah hari lah. Saya punya waktu live sekarang. Tengoklah nombor kedua, ketiga tu biasa. Okay? Kalau rindu Kak Suzy, pergi tengok dekat YouTube Kak Suzy. Banyak video Kak Suzy. Okay, banyak sangat video saya. Okay, ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada, sampai di sini dahulu perkongsian Kak Suzy. Kalau tuan-puan baru berminat nak simpan emas ke apa, Kak Suzy amat galakkan tuan-puan mulalah hari ini. Jangan tunggu harga nak tunggu jatuh lagi ke apa ke, jangan. Sebab kalau tuan-puan nak tunggu harga jatuh, okay, tuan-puan tak tahu berapa banyak jatuh tu, berapa banyak turun dia. Kita takut duit yang tuan-puan ada ni pun dah habis. Cara pembayaran Arahnu boleh bayar asuk-asuk atau sekaligus. Oh, satu lagi. Okey, cara pembayaran Arahnu, dia akan tengok tempat Arahnu. Kalau Public Gold, okey, sorry. Saya tak payah masuk Public Gold. Saya masuk kalau dekat Arahnu Post, okey, Post Arahnu Exchange, dia boleh bayar sikit-sikit. Kalau tadi saya cakap kan kita ada loan kita 7,500. Kalau ikutkan total dia semua dalam 7,900 kan. Jadi katakanlah tiap-tiap bulan tuan-puan nak bayar RM500 ke atau asal ada duit RM100, RM1,000 ke apa tuan-puan nak bayar, boleh. Dengan syarat kalau pos Arahnu, tuan-puan kena pergi kaunter dia lah sebab dia tak boleh bayar secara online. Tuan-puan kena pergi kaunter dia. Tak nak tuan-puan kena pergi beratur lah dekat pos Arahnu. Tapi biasanya jangan risau, pos Arahnu ni kita tak beratur panjang pun. Biasanya seorang dua orang je kita dah boleh masuk dalam. Sekejap sangat proses nak bayar. Bawa surat ataupun nombor surat ataupun nombor IC. Nanti staff akan cek. Katakanlah, hari ni saya nak bayar RM1,000. Bawa duit RM1,000. Nanti staff akan masuk sistem. Okay? Kalau Arahnu Exchange, tuan-puan ataupun dekat bank apa, tuan-puan boleh pergi bayar dekat dekat bank. Kalau Arahnu Exchange kan ada bank rakyat. So dekat bank rakyat kan ada mesin ATM dia tu kan. Boleh bayar kat situ. Cash deposit kat situ. Tak payah pergi kaunter pun tak apa. Tuan-puan di situ masuk-masuk cash deposit. Walaupun transaksi pembayaran dia link dengan bank. Tapi dia tak link dengan Securitas. Jadi jangan takut. Kalau Public Gold. Kalau Public Gold. Kita boleh bayar sikit-sikit juga. Dengan syarat tuan-puan kena simpan slip-slip tu. Okay. Nak update bagi tahu staff pun boleh. Itu pun tuan-puan kena pergi counter. Okay. Kalau yang fizikal. Kalau yang dalam Arahnu yang secara sistem boleh bayar dalam sistem. Tetapi untuk KDE dia tak boleh 6 plus 6 tau. Maksudnya nak extend 6 bulan tak boleh. Dia hanya extend 2 bulan dahulu.
Lepas tu nak tak nak kena clearkan, Tuan Puan baru boleh mulakan surat baru. Dia tak boleh Tuan Puan hanya macam tadi saya ceritakan, buat loan baru dinilai baru 9,000 ke apa. Tak boleh kalau public gold tak boleh macam tu. Nak tak nak Tuan Puan kena clearkan, ambil surat tu dulu ke ambil emas dulu baru masuk baru. Okey, itu cara KDE, cara dari public gold. Lepas tu bayar sikit-sikit kalau di public gold boleh juga. Dan satu lagi, pastikan Tuan Puan simpan slip, semua slip transaksi pembayaran Tuan Puan. Itu sebagai bukti. Sebab biasanya end off untuk Tuan Puan ambil tu nanti dia orang minta balik slip-slip pembayaran tu sebagai bukti. Sebab itu kalau nak bayar public gold KDE, saya nasihatkan bayar secara online. Jangan pergi bayar secara yang cash deposit ke apa. Sebab kita takut resit kita tu hilang ataupun nanti resit tu kabur ke apa. Dan kalau kita bayar cash deposit, dia nak resit original. Kalau online banking, dia nak original, tak kisahlah, kita print je dari online banking. Senang nak cari balik. Okay? Jadi better buat online banking. Salam Kak Suzy. Ya, Waalaikumsalam. Dah follow YouTube Kak Suzy. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Cik Bunga. Pergi tengok video. Belajar situ pandai. Betul ke kalau kita aranu kat emas, kita susah sikit nak lulus atau dapat loan? Sebab itulah tadi, ilmu dia tadi. Jangan pergi gadai dekat bank. Mana-mana aranu ataupun tempat gadaian yang ada dekat bank, jangan pergi gadai kat situ. Pergi gadai di koperasi ke, pos aranu ke public gold ke, yang tak ada kaitan dengan bank. Bila dia tak ada kaitan dengan bank, maka nama kita tak ada masuk sekresitas. Jadi itu impak dia. Jadi sebab itu kalau nak gadai, jangan pergi gadai kat bank. Okay, loan bank, dia kalau nama kita tak ada sekresitas, dia tak ada affected lah. Sebab itu yang ni tadi, tengok Cik Bunga, mungkin Cik Bunga masuk lambat kot ni. Ni saya tulis. Okay, ni. Jangan gadai di bank. Okay, pos Aranu. Okay, nak gadai kat mana? Pos Aranu, koperasi Aranu, Aranu Exchange, Public Gold, KDE. Okay, yang koperasi Aranu ni ada macam-macam nama lah. You tengok lah, koperasi perdagangan lah, koperasi surau lah, koperasi apa. Tak kisah mana-mana. Ni banyak nama. Okay, lepas tu jangan cari ni pajak gadai yang konvensional. Ni yang atas ni. Jangan cari pajak gadai konvensional. Ini biasanya yang tidak patuh syariah. Baru masuk tadi. Lambat sikit kan? Tak apa. Nanti saya upload video saya ni dekat YouTube. Nanti tuan-tuan boleh tengok balik. Dengar balik Okay? 7 suku dah. Okay. 7 suku. 5 suku. So, saya kena stop sekarang sebab saat lagi saya ada meeting pukul 5.30. Jadi, terima kasih tuan-puan kerana mengikuti sesi live saya. Okay, hilang dah filter saya. Duduk rumah. Biasa je tak make up mana. Okay? Mana filter saya ni dah hilang. Aduh, dengki betul lah. Okay, dah cantik. Okay, kita jumpa lagi esok hari insyaAllah. Okay, moga ilmu ini bermanfaat dan Kak Suzy doakan moga kalian kaya dan berjaya dengan emas. Simpan emas banyak-banyak supaya tuan-puan kaya dengan emas. Nanti kita kaya dengan emas, kita ada banyak emas, maka banyaklah duit kita. Senang sangat. Okay, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah.